Okey, terima kasih diucapkan kepada semua kerana dapat hadir pada hari ini bagi menghadiri bengkel kecerdasan buatan anjuran Pusat Pembangunan Bakat dan Inovasi sempena penganjuran Karnival Inovasi at UMT 2025. Okey, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada semua. Okey, untuk hari ini bengkel kecerdasan buatan pada kali ini akan disampaikan oleh Dr. Nur Azliza binti Cik Mat, iaitu pensyarah di Fakulti Sains Komputer dan Matematik Universiti Malaysia Terengganu. Okey, tajuk bengkel kita pada petang ini adalah aplikasi kecerdasan buatan dalam pengajaran dan pembelajaran. Okey, dan yang ini khas untuk pengajaran pembelajaran lah. Saya dengan sukacitanya mempersilakan Yang Berbahagia Dr. Nur Azliza untuk meneruskan bengkel pada petang ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Terima kasih kepada moderator Encik Nazri. Izinkan saya perkenal diri. Saya Nur Azliza binti Cik Mat daripada Fakulti Sains Komputer dan Matematik. InsyaAllah pada petang ni saya akan berkongsi sedikit pengalaman dan juga pengetahuan yang mana sebagai seorang pengajar kebiasaannya antara perkara penting yang kita nak kena lakukan di dalam kelas ataupun nak memastikan suasana pembelajaran berlaku secara interaktif adalah dalam bentuk kita kata nak menghasilkan soalan kuis. Dan insyaAllah pada petang ni kita akan lihat bagaimana kita boleh menggunakan salah satu fungsi yang ada dalam Canva yang dinamakan sebagai Canva Code. Dan kita akan cuba melakukan beberapa kita kata quiz berdasarkan prompt dan sebagainya. So kita akan lihat hasilnya nanti. Pertamanya, saya muka pada next slide. Slide saya tergerak. Okey. So pertamanya, sekejap slide lagi. So saya ucap tahniah kepada semua peserta yang ada pada sesi kali ini. Dan semoga pengalaman yang doktor puan-puan semua belajar daripada Karnival Inovasi insyaAllah menjadi satu pengalaman yang berguna untuk kita ambil. Dan sebelum kita mula kepada sesi kita pada petang ni, saya nak kongsi satu video dan harap-harapnya video saya dengar dia punya bunyinya. Ada satu video yang saya share di sini. Boleh dengar ke bunyinya? Boleh? Boleh doktor, boleh. Boleh okey. 议长怎么样？早开了？早不可以开了。法官呢？上。那还讲干的？洋洋，他说把开关这儿可以接着连线。咋了？你还明白哪了？啊，你用手还在封上照吧？Okay. So semua dah dapat lihat video tu tadi dan ada satu soalan yang saya boleh tanya di sini kepada semua penonton. Daripada apa yang kita lihat tadi, pada pandangan anda, penyelesaian yang digunakan oleh kita kata yang berada dalam lakonan tadi tu, rasanya sesuai ke tak? Sebab suis kipas berada di atas dan kipas pula kita kata dalam hal ni satu benda yang kita kata kena fikir dari segi keselamatan lah bila kita nak buka, tutup dan sebagainya.
Dan kalau kita lihat dekat sini, apa yang saya nak cuba kaitkan dengan yang kita nak belajar ni nanti berkenaan dengan aplikasi yang ada dalam AI, yang mana kita sebenarnya kena pilih penyelesaian yang sesuai dan berkesan dalam membantu menyelesaikan masalah kita. So, kalau kita lihat macam mana saya nak bawa benda ni, kalau kita kaji sekarang, AI merupakan satu topik yang tak dapat tidak untuk kita bergerak bersama dengan AI, yang mana dalam hal ni kita ada pelbagai AI tools untuk educators. Cuma macam mana kita nak pilih tools yang sesuai untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi, itu adalah satu perkara utama yang kita kena lihat. Sebab kalau lihat daripada apa yang saya share sekarang ni, ada lebih kurang 50 aplikasi yang boleh kita gunakan dalam pembelajaran dan pengajaran kita. Cuma macam mana nak pilih tools yang sesuai, jadi kita kena lihat ataupun explore satu persatu tools yang ada supaya kita boleh menyelesaikan masalah kita dalam pengajaran dan juga pembelajaran. Okey, sebelum tu saya nak tanya, mungkin boleh minta respon daripada peserta yang pertama kali nak menggunakan Canva Code dalam pembelajaran dan pengajaran. Mungkin boleh minta respon daripada peserta. Kalau yang pertama kali tu mungkin boleh type 1. Ada tak yang pertama kali nak mencuba, nak melihat macam mana penggunaan aplikasi Canva Code dalam penghasilan soalan-soalan? Boleh tak? Okey, okey, Baini, Dr. Baini ada. Alright, lagi. Okey. Okey, so Dr. Rahmat pun ada respon dekat situ. Ramaida, alright, Puan Nur Hariza, Dr. Nur Hariza pun ada dekat situ. Okey, so insyaAllah kita akan lihat bagaimana. Dan ni ada satu maklumat yang saya jumpa di Facebook, yang mana dia menyatakan 10 cara kita boleh menggunakan Canva Code dalam pengajaran. Alright, daripada 10 ni kita tak sempat nak explore semua. Kita cuma explore untuk lihat bagaimana kita nak menghasilkan kreatif interaktif quizzes. Yang mana dalam hal ni kita nak fokus kepada yang nombor 7 ni sahaja. InsyaAllah ada peluang, ada kesempatan pada masa akan datang kita boleh buat untuk yang selebihnya. Okey. Okey. Sebelum saya mula kepada kita punya session, saya nak tanya, negeri mana yang dikatakan paling bahagia di Malaysia? Siapa tahu? Negeri paling bahagia di Malaysia yang disebut-sebut sebelum ni. Siapa tahu negeri mana? Boleh cuba teka. Ada yang tahu negeri mana yang paling bahagia? Negeri Terengganu. Okey. Alright. So ada kajian yang menunjukkan bahawa dikatakan bahawa negeri yang dikatakan bahagia ialah negeri Terengganu. So, apa kaitan dengan apa yang kita nak buat pada sesi petang ini? So, kita lihat lepas ni. Tuan-tuan dan puan-puan, doktor semua boleh lihat apa yang saya paparkan dekat sini. Sama ada nak scan QR. Okey, scan QR ataupun cuba scan QR yang itu dan kita lihat dulu sekejap. Mungkin boleh saya minta masa untuk kita sama-sama jawab kuis berkenaan dengan bahasa Terengganu. So, saya papar dekat sini untuk kita sama-sama lihat apa soalan yang ada. Mungkin siapa yang nak cuba boleh jawab. Kita nak lihat nanti hasilnya. Okey, saya papar dulu. Kuis berkenaan dengan kuis cakap Ganu. So, apa yang ada dekat sini? Kita lihat macam mana kita nak menghasilkan kuis yang sebegini menggunakan Canva Code. Okey, sekejap. Okey. So, siapa yang dah mula scan QR, saya share balik QR tadi ataupun saya boleh share balik ni QR, boleh scan QR ataupun siapa yang nak ni saya bagi link dekat chat, boleh cuba jawab. Okey, saya bagi link boleh jawab. Tekan link untuk jawab ataupun scan QR salah satu. So, boleh cuba buka dulu. Nanti kita lihat apa yang ada dalam kuis ni dan macam mana kita nak menghasilkan kuis yang sebegini menggunakan Canva Code. Okey, so saya bagi masa sekejap, dalam masa seminit lebih kurang untuk explore, untuk lihat apa functionality yang ada dalam kuis ni. Dan lepas tu nanti kita akan cuba go through satu persatu kaedah cara menghasilkan kuis begini. Okay, so kita mungkin boleh cuba sama-sama satu kita cuba satu. So, kita mula dulu.
Okey, contohnya saya masukkan nama saya Azliza, asal daripada negeri Terengganu. So kita mula nak cuba jawab dekat sini. So dekat sini, apa yang kita buat, kita ada soalan yang berkaitan dengan bahasa Terengganu yang mana saya pecahkan mengikut abjad, yang mana saya ada 5 huruf bermula huruf B, C, D, G dan juga J. Dan apa yang kita nak buat, kita pilih abjad mana yang kita nak belajar dan apa yang berlaku. Kalau kita lihat dekat bawah ni, saya mention bahawa setiap kali kita belajar, perkataan berbeza akan keluar. Okey, kita mula dulu dengan huruf B. Ada beberapa perkataan yang dipaparkan dekat sini. Should be orang Terengganu boleh jawab perkataan ni, dan siapa-siapa yang mungkin nak belajar duduk di Terengganu mungkin boleh mula dululah dengan kamus ni supaya kita sama-sama dapat merasakan kebahagiaan berada di negeri Terengganu. Okey, yang pertama contohnya kita kata, alright, kita kata bekok keng. Okey, bekok keng kalau istilah bahasa Terengganu kita kata penyakit beguk dulu. Kita buat satu dulu, lihat apa jadi. Lepas tu kita ada berdecung, alright, berdecung ni lari laju, saya pun takut jawab, takut saya salah jawab kan. Okey, berjanguk ni biasanya bergaya. Okey, lepas tu berlaga keng, bertengkar. Okey, last kali kita ada baiki, jawapan dia adalah baiki. Alright, so kita dah selesai jawab 5 soalan di situ. Yang mana kita dah bagi tahu situ, kita dah simpan skor yang lain, skor markah tersebut. Dan bila kita nak jawab lagi, kita boleh gunakan button yang ada di sini untuk pilih kepada huruf-huruf yang lain yang ada di sini untuk kita terus menjawab. Okey, so macam mana kaedah nak buat kuis yang sebegini? Nanti saya akan ceritakan satu persatu langkah yang perlu kita ambil untuk menghasilkan kuis menggunakan Canva Code. Okey, iaitu yang pertama, yang kita dah tunjuk berkenaan dengan macam mana nak buat kuis menggunakan Canva Code bagi kuis cakap Ganu. Alright, next, apa yang kita nak lihat dekat sini ialah apa yang dikatakan sebagai vibe coding. So sekarang kan orang dah mula sebut berkenaan dengan vibe coding kalau kita lihat. So kalau dalam programmingnya, kalau kita faham, nature nak buat satu software ataupun nak buat satu application memakan masa yang agak lama. Bermaksud dalam hal ni kita nak kena faham dulu apa yang kita nak kena buat. Lepas tu nak kena tahu nak pakai language apa. Lepas tu kita mula susun atur cara-cara untuk kita menyelesaikan masalah. Dan apa yang berlaku sekarang, istilah yang disebut yang kita kata yang banyak diperkatakan sekarang ialah berkenaan dengan istilah vibe coding, yang mana vibe coding ni kalau kita kata secara istilahnya dikatakan sebagai metodologi untuk kita menghasilkan ataupun yang berkembang melalui aliran kreatif yang membolehkan kita membina penyelesaian secara intuitif, responsif dan berulang kali tanpa kekangan perancangan yang teknikal yang ketat. Sebab kalau kita nak buat software memang memerlukan masa yang agak panjang dan memerlukan ketelitian supaya kita kata error yang ada tu dapat kita kurangkan. Namun begitu, dengan membantukan AI, diperkenalkan konsep vibe coding yang mana dalam hal ni kita boleh melakukan atau menghasilkan aplikasi dengan mudah dan cepat, dan pendekatan ini menekankan dari segi eksperimen, kreativiti dan momentum aliran kerja. Dalam masa yang sama, masih lagi kita kena lihat in term of prinsip-prinsip asas pembangunan perisian. Bermaksud, bila kita dah selesaikan hasilkan aplikasi itu, kita kena refine, kita kena check sama ada betul ke tak apa yang dipaparkan dan sebagainya. Dan dekat bawah tu, saya paparkan dua. Satu yang namakan sebagai Lovable, right? Dan yang kedua, kita namakan sebagai Canva AI. Cuma dengan masa yang ada ni, saya rasa kita lebih tekan kepada Canva AI. Kalau ada masa, nanti kita mungkin lihat ke barangkalian macam mana nak buat apps menggunakan Lovable. Dan fokus kita hari ini dulu kepada Canva AI. Okay, so dan kita nak kena pegang satu perkara. Ya, right? Sebelum kita mula buat vibe coding ni, di antara mitos dengan fakta. Yang pertama, kita kata, setengah orang kata bila buat vibe coding ni, buat terus jadi. Okay, apa yang nak maksudkan buat terus jadi dekat sini? Kita dah ada idea nak buat macam mana, kita tulis benda tu dekat ChatGPT ataupun kita tulis dekat Gemini ataupun kita tulis direct dekat Canva Code dengan harapan terus boleh guna. Alright, maknanya kita dalam hal ni kita rasa cukup satu prompt, lepas tu terus siap sistem ataupun kuis yang kita nak hasilkan. Namun begitu, faktanya yang kita kena faham ialah bila kita menggunakan kaedah vibe coding, kita kena mengambil kira lagi iaitu kita perlu masih lagi menyemak dan ulang langkah ataupun kita kata prompt yang kita buat tu. Bermaksud di sini,
Idea yang kita nak kena tulis itu adalah jelas dan menggambarkan prompt yang terperinci. Maksudnya kita dah tahu, kita nak buat kuis ni untuk tingkatan berapa contohnya ataupun untuk level mana universiti, tajuk apa dan sebagainya. Dan saya warnakan dekat situ memerlukan pengulangan ataupun kita kata refine beberapa kali sehingga menjadi kuis atau sistem yang berfungsi dengan baik. Dan biasanya dalam Canva Code dia memerlukan beberapa versi sebelum menghasilkan kuis ataupun kita kata sistem yang memenuhi keperluan sebenar. So kalau doktor dan tuan-tuan lihat tadi, kuis yang kita buat menggunakan kuis cakap ganu tadi tu, dia bukan satu kali saya prompt terus jadi dalam Canva Code. Sebaliknya saya rasa saya buat sampai ada 12 ke 11 version baru saya rasa puas hati dengan hasil yang berlaku. Cuma apa kelebihannya dekat sini? Kita boleh prompt menggunakan bahasa kita tanpa terikat dengan perlu tahu tentang bahasa-bahasa komputer seperti kita kata Java ke Python ke dan sebagainya. So tak timbul dekat sini untuk kita faham dari segi bahasa komputer. Apa yang kita nak, kita cuma luahkan apa yang kita nak nyatakan dalam ChatGPT, Gemini ataupun Canva Code sendiri. Dan selepas tu, Canva Code akan bantu untuk hasilkan sistem berdasarkan apa yang kita nyatakan dalam prompt. Okey, seterusnya, bagaimana kita nak lihat dalam hal ni, dua tools yang saya akan cuba untuk go through hari ini. Yang pertama dinamakan sebagai Canva Code dan yang kedua, kalau ada kesempatan, kita doakan ada kesempatan, saya nak tunjuk lagi satu powerful tools yang dinamakan sebagai Notebook LM yang mana 2-3 menjak ni hangat diperkatakan sebab minggu lepas masa saya handle training dengan Akademik Perikanan Malaysia, mereka hanya ada masa tu dalam 6 output sahaja yang terhasil daripada Notebook LM. 2 hari selepas tu, apa yang berlaku, pengemas kini yang berlaku dalam Notebook LM, saya dapati ada 8 output yang boleh kita hasilkan daripada satu generatif AI yang dinamakan sebagai Notebook LM. So maknanya dalam hal ni, kita masukkan sumber tertentu, dia menghasilkan 8 output yang berbeza yang memudahkan kita untuk menghasilkan kerja-kerja dalam pengajaran dan pembelajaran. Okey, dan kita ada beberapa langkah yang kita kena faham bila kita nak menghasilkan aplikasi ataupun penilaian menggunakan Canva Code. Yang mana pertama, kita nak kena merancang dulu apa yang kita nak buat pada hari ini, apa yang kita nak hasilkan dalam pengajaran kita. Dan yang kedua, kita melihat dari segi reka bentuk, penghasilan antara muka, dari segi pemilihan vibe ataupun kita kata warna, dan juga kita mungkin memerlukan kepada button-button ataupun ikon yang perlu diletakkan dalam aplikasi yang kita nak hasilkan. Yang ketiga, yang ini yang saya bagi tahu tadi, bila kita kata walaupun dia melibatkan konsep vibe coding, tetapi konsep asas dalam sains komputer, dalam penghasilan sistem, kita tidak tinggalkan, yang mana kita kena perhalusi prompt yang kita hasilkan. Bermaksud dekat sini kita kena uji, lihat dan dia akan ada beberapa versi yang terhasil. Dan last sekali, yang keempat, bagi yang baru nak belajar untuk menghasilkan Canva Code, perkara ni penting sebab bila kita nak publish, pertama kali kita nak kena pastikan site name yang kita hasilkan tu adalah site name yang kita kata yang sesuai untuk kita guna secara jangka panjang. So nanti saya akan tunjuk macam mana kita nak buat benda tu dan supaya kita tak orang kata kalau kata-kata tersilap masih lagi boleh edit, tapi kalau boleh kita cuba untuk di awal ni hasilkan kita punya Canva site nama yang sesuai dengan keperluan kita untuk kegunaan jangka panjang. Okey, kalau ada soalan mungkin boleh drop dekat chat saya cuba untuk mungkin Urustia akan lihat kalau ada soalan untuk tolong bacakan. Okey, next kita lihat dekat sini apa yang kita nak buat, contoh-contoh aplikasi yang boleh kita hasilkan menggunakan Canva Code. So kita lihat dulu satu persatu yang ada. Okey, pertama kalau lihat kita boleh menggunakan atau kita boleh menghasilkan flashcard ataupun kad imbas. Yang kad imbas ni okey, sebelum saya terlupa, mungkin saya minta Rustia untuk share Padlet yang mana dalam Padlet tu saya dah sediakan nota-nota semua untuk rujukan peserta ataupun sekejap saya share Padlet untuk rujukan peserta. Boleh lihat sama-sama dekat situ prompt yang ada dan sebagainya. Ini sekejap saya bagi prompt. Saya masukkan link dekat okey, sekejap bagi saya masa untuk saya share link.
Okey, sekejap saya boleh expand. Okay, saya masukkan ya dekat bahagian chat. Chat. Okay. So dekat Padlet tu ada saya share yang mana nota saya ada di situ dan additional information yang lain pun ada saya letak. Termasuk saya share juga kuis-kuis yang dihasilkan dalam Canva Code. So mungkin para peserta boleh rujuk di situ untuk lihat contoh-contoh yang ada. So hopefully boleh buka. Kalau tak boleh buka, bagi tahu balik untuk saya check semula. Okey, dekat sini kalau kita lihat apa yang kita boleh buat dalam Canva Code adalah menggunakan kad imbas yang mana kita ada perkataan-perkataan bahasa Arab. Dan kalau lihat dekat sini, Canva boleh memaparkan tulisan ni dengan baik. Cuma ada kala kita mungkinlah hasilkan 2-3 version. Sebab kalau katakanlah ada isu tulisan, kita boleh minta Canva Code untuk tambah baik tulisan yang diberikan. Okey, ini yang pertama. Yang kedua, kita lihat macam mana kita nak buat soalan yang boleh maknanya dalam hal ni berbentuk dalam bentuk isi tempat kosong. So mungkin saya boleh tunjuk macam mana apa yang berlaku dekat sini. Contoh kuis yang dihasilkan menggunakan isi tempat kosong. So ni yang tadi. Ini yang berkenaan dengan flashcard saya rasa. Sekejap ni, dia loading. Okay. Okay, so sini dekat sini kita boleh buat dalam konsep. Dia paparkan berkenaan flashcard bahasa Arab dan dia paparkan berapa bilangan yang ada. So dekat sini dia akan mula paparkan. Okay, seterusnya perkataan Anas. Okay, so dia akan masukkan perkataan ni dan kita boleh imbas untuk flashcard untuk tahu maksud perkataan tersebut. So kita dah go through 3 daripada 28 perkataan yang ada. So kalau dah kuasai, kita mungkin letak dekat sini untuk dah tanda sudah dikuasai. Okay, so ada berlaku perubahan dekat sini. Seterusnya maknanya kita boleh lihat perkataan yang berikutnya. Alright, so kita boleh buat dalam bentuk flashcard ni kita mungkin boleh konsep asas kita kata mungkin boleh orang dengan pelajar kan mula-mula sebelum kita masuk kepada topik yang berat-berat tu kita mungkin boleh lihat definition dengan pelajar. So, kita bagi perkataan, kita minta mereka guess apa makna perkataan-perkataan yang kita berikan ni. Dan dekat bawah ni dia dah bagi tahu berapa perkataan kita dah kuasai dan berapa perkataan kena ulangan dan yang belum kuasai. Contoh bila kita dah kuasai perkataan ni kita letaklah dekat sini, right? So automatik yang berlaku Canva Code tolong ubah daripada 1 kepada 2. Alright. So ni yang kedua kalau kita lihat tadi yang ada dalam tu. So saya nak tunjuk yang ketiga macam mana kita nak hasilkan berkenaan dengan konsep yang ini pula. Sekejap saya tengok. Ni sains kot saya rasa. Okay, so ni berkenaan dengan konsep agent. Saya beritahu buat konsep dalam bentuk agent. So saya namakan agent di sini. Contohnya nama agentnya adalah Ali, agent Ali. So dia akan masuk sama ada sebagai tetamu. Kalau tak nak masuk sebagai tetamu, dia boleh masuk dekat situ. Dan dia ada nota ringkas. Selamat datang Ali. So dia paparkan perkataan-perkataan ni dulu, konsep asas. Dan lepas tu kita kembali dan ada cabaran dekat sini. Right, so ada soalan yang dia kena jawab berkenaan dengan bunyi. Dan dekat sini, okay, saya ambil contoh satu. Maknanya kita kata ada beberapa soalan dekat sini berkenaan dengan makna bunyi. Okey, lepas tu ada cabaran kuis yang boleh kita jawab. Okey, bunyi merembat melalui apa udara. Saya pun tak ingat dah konsep-konsep ni. So kita boleh lihat lah kot. So ada 10 soalan kalau tak silap saya diberikan dekat sini. Dan bila kita mula menjawab apa yang berlaku, profil akan diberikan. So saya dapat berapa contohnya dan berapa kali cubaan yang kita lakukan. So maksudnya kita boleh pelajar kita boleh cuba kuis yang kita hasilkan dan mereka merasa kelainan sikit daripada biasa. Mungkin sebelum ni kita biasa pakai Kahoot, kita biasa pakai Quizizz dan sebagainya. So mungkin kali ni kuis ni berbentuk agak sedikit berbeza daripada kebiasaan yang mana mungkin boleh menarik perhatian mereka untuk kita kata tertarik dan juga rasa ingin belajar dan sebagainya. Okay. So seterusnya saya masuk kepada sekejap lagi kita akan buat macam mana nak hasilkan kuis-kuis ni. Saya tunjuk dulu macam mana.
So kita go through satu-satu nanti. Okey, sekejap. So ini kita dah go through tadi flashcard. Kita dah buat berkenaan dengan isi tempat kosong yang ini ejen Ali. Okey, yang ini kuis matematik yang mana kita ada pelbagai kita kata aneka pilihan, dan apa yang saya buat dekat sini ialah saya bagi tahu saya ada beberapa level, asas, sederhana dan juga tinggi. So saya minta untuk dia buat kuis berkenaan dengan topik pecahan, yang mana saya juga minta dia untuk Canva illustratekan menggunakan gambar-gambar tertentu untuk menggambarkan konsep-konsep yang kita nak ajar berkenaan dengan topik pecahan. Okey. So yang seterusnya yang ini flashcard. Kalau lihat nanti saya akan cakap kenapa saya letak dekat bawah ni ada isu dan sebagainya. Macam mana kita nak improve supaya kalau lihat di sini tulisan ni Yaksha ni nak baca mungkin agak susah. So apa yang kita kena buat, ini version pertama keluar, version kedua kita minta improve supaya dia perbaiki dalam keadaan perbaiki tulisan. Dan yang kedua juga saya mention dekat sini, isu pada version pertama ni tidak ada nama surah yang diberikan, dan saya minta untuk version kedua dia minta generate lagi sekali dan letakkan nama surah di situ. So ini untuk isi tempat kosong. Dan yang kita buat tadi tu dalam bentuk padanan kan, sebelah perkataan Terengganu, sebelah perkataan bahasa Melayu, yang mana bila kita nak buat ni kita akan matching di antara sebelah kiri dengan sebelah kanan perkataan. Dan dekat sini kalau para peserta lihat dekat bawah ni sebenarnya ada satu perbezaan dengan yang lain. Kita boleh menyimpan markah pelajar yang menjawab soalan kuis kita tadi. Maksudnya dalam hal ni kita boleh simpan dan kita dalam hal ni biasanya kita nak ambil markah kan, nak cari kuis daripada yang kita buat ni kuis dia berapa persen kita nak ambil. So kita boleh ambil markah dekat sini dan kita boleh terus dapat laporan daripada Canva code yang ada. Sebab kalau dulu Canva code agak teknikal sebab dia kena masuk, kita dah prompt masuk kepada app script. App script pula kita kena deploy, masuk balik dalam Canva code, baru kita boleh generate apps yang kita nak hasilkan. Dan 30 hari bulan baru ni kalau tak silap saya penambahbaikan yang dibuat mengambil kira faktor tersebut ditambah baik, tak perlu lagi dah kita masuk kepada app script, terus direct prompt dalam Canva code. Okay, so now masa untuk kita mula sama-sama untuk hasilkan kuis menggunakan Canva code, yang mana kita recall balik step-step yang ada ni, yang mana kita nak mula dengan yang pertama. Saya harap para peserta dah ada idea nak rancang, nak buat kuis tentang apa, dah tahu objektifnya, mungkin kita dah ada masing-masing. Saya rasa peserta lebih arif bidang pengajaran masing-masing, dah ada idea ciri utama apa yang perlu ada, dan tentukan aliran. Contohnya mungkin kita kata flow tertentu ada yang kita nak buat bila pelajar ni gunakan aplikasi kita. Yang kedua, kita nak lihat dari segi reka bentuk, nak hasilkan antara muka yang mudah. Kita mungkin boleh mention dekat situ kita nak hasilkan untuk pelajar sekolah rendah, pelajar sekolah menengah dan sebagainya. Dan yang ketiga, kita nak kena buat implementation, yang mana kita nak kena tulis prompt. Sama ada nak tulis prompt tu kita kata di Canva code, ataupun kita kata nak minta brainstorm dulu dekat ChatGPT. Dan last sekali kita akan terbitkan ataupun publish yang kita nak buat berkenaan dengan kuis ni. Okey, saya ambil contoh satu. Pertama, contohnya kita kata kita nak rancang dulu kita ada satu kuis, bukan kuis bahasa. Kuis tu kuis sains menggunakan bahasa Melayu. Tajuknya fotosintesis. Contohnya saya dah ada konsep, bentuk persembahan dia menarik, warna pun menarik. Kita kata tulisan yang jelas dia baca. Dan ada tema futuristik contohnya kita kata. Dan elemen yang saya nak guna dekat situ, ada animasi, ada butang klik untuk hyperlink ke slide lain. Dan ikon juga digunakan dekat situ untuk setiap soalan dan juga jawapan. Dan saya minta juga buat soalan level mudah, sederhana dan juga sukar. Dan objektif saya nak buat ni adalah saya nak kenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis dan macam mana nak apply dalam situasi yang mudah difahami. So ini pertama kali kita mungkin brainstorm dulu dekat ChatGPT, minta ChatGPT bantu dan sebagainya nak buat macam ni dan lihat apa yang ChatGPT beri, pandangan dan sebagainya. Okey, yang kedua, apa yang kita buat, kita nak kena langkah pertama dengan kedua tadi kita gabung. Yang ketiga dalam hal ni apa yang kita buat, kita ada dah idea dekat sini. Contoh saya buat dekat sini, saya prompt dulu dekat ChatGPT. ChatGPT beri hasil yang mana saya copy ke semua maklumat yang diberikan oleh ChatGPT ni, saya masukkan dalam Canva code.
Dan yang keempat, yang ketiga lagi, apa yang kita buat lepas kita dah dapat hasil tu, kita kena check balik, perhalusi balik, betulkan tidak, check balik sama ada kesilapan ataupun tidak. Dan lepas tu kalau katakanlah dah okey, baru kita publish ataupun share dengan pelajar-pelajar kita. So kalau lihat dekat sini, kuis untuk fotosintesis ni saja saya terpaksa buat dalam bentuk 3 version sebab first time saya buat tu dia tak dapat maklumat yang lebih detail. Saya prompt balik, saya masukkan maklumat, lepas tu bila saya buat lagi sekali, baru nampak cantik dia punya kuis yang dihasilkan. So dekat bawah ni saya mention version by version. Kadang-kadang kita add information and then kita kena regenerate. Dan last sekali, yang paling penting kita nak kena hasilkan ialah kita nak kena terbit ataupun publish menggunakan function yang ada di atas tu, kita publish dan kita kena pilih nama site kita dengan tepat. Dan lepas tu kita kena namakan kuis kita, baru kita boleh publish. So apa yang kita nak buat hari ni ialah mula-mula kita nak mula dengan konsep asas dulu. Ada siapa-siapa yang nak bagi topik untuk saya cuba buat dalam Canva Code? Mungkin saya boleh cuba buat dulu. Ada siapa-siapa nak share, saya cuba buat. Ataupun kalau tak ada, saya mungkin masukkan apa yang saya dah letak dekat dalam Padlet. Contoh saya masukkan, kita dah buat tadi, ada beberapa kan yang kita dah hasilkan, contoh yang ini. Okey, kita dah buat yang ini. Macam mana nak buat ni? So kita pergi dekat kita punya Padlet. Ada maklumat yang saya dah share dekat situ. Saya rasa saya dah masuk kot, nanti saya cek balik, takut saya silap. Maklumat yang dah ada dekat situ. Okey, so para peserta boleh rujuk dekat prompt ataupun idea tu. Ada saya bagi maklumat. Contoh apa yang saya buat dekat sini. Saya ambil satu kuis yang pertama lah saya rasa. Okey. Saya brainstorm dulu dengan Canva Code. Saya minta dulu pandangan daripada Canva Code macam mana version yang pertama. Okey, saya masukkan, let's say katakanlah saya buat satu kita pergi dekat ni dulu. Macam mana nak akses kepada Canva Code tadi tu? Pergi dekat Canva. Alright, kita pergi dekat Canva ni. Saya buka Canva dulu. Saya buka Canva sekejap. Okey. Kalau yang ada masalah, maklumkan sama ada ni mungkin Ursi boleh check kalau ada soalan daripada para peserta. Okey, kita buka dulu dekat Canva. So, pergi dekat Canva, tekan dekat atas ni, ada perkataan Canva AI. Boleh? Yang ada masalah boleh bagi tahu Yang ada ni boleh kita tengok nanti. Okey, jumpa tak Canva AI yang di atas ni? Boleh? Okey, lepas daripada tu, apa yang boleh kita buat? Kita klik dekat kotak ni dan dia akan keluar dekat sini, kod. Okey. So far boleh ikut semua peserta? Atau laju? Ataupun perlu saya repeat mana-mana bahagian? Boleh Okey, terima kasih. Rami Aida. Alright, so Lurina, terima kasih. So klik dekat kod ni, dekat Canva AI, klik kod, perkataan kod di sini, dekat bawah ni. So saya tunjuk lagi sekali. Pergi dekat Canva AI, pergi dekat button kod dekat bawah ni. So cuba masukkan dekat sini kuis apa ataupun apps apa yang kita nak cuba hasilkan. Okey, saya bagi tahu dekat sini. Saya nak buat satu mobile application. Kita buat satu persatu kita nak cuba enhance daripada version yang ada. Ataupun saya cuba ambil kuis sekejap Ataupun kalau katakanlah kita macam kuis yang bahasa Terengganu tu, macam mana mula-mula saya buat, saya pergi dekat ChatGPT, saya bagi tahu saya nak buat kuis bahasa Terengganu dan saya perlukan bahasa-bahasa tersebut mengikut kategori. Dan apa yang ChatGPT buat, ChatGPT senaraikan dekat situ. Okey. Bahasa-bahasa yang digunakan oleh orang-orang di negeri Terengganu kebiasaannya dalam bahasa pertuturan. So kalau dalam sini pun boleh kita nak buat. Ataupun kalau katakanlah nak saya tunjuk dekat Canva, dekat ChatGPT, kita mula dekat ChatGPT dah kalau gitu. Kita mula dekat ChatGPT, boleh share prompt, boleh. Okey, sekejap Saya masukkan prompt yang simple sahaja dekat sini. Okey.
Boleh kita nak buat satu mobile application untuk quiz sains. Okey. Tingkatan 2 tentang gelombang bunyi, ada nota ringkas dan cabaran yang perlu dijawab. Game berbentuk, saya mention dekat sini, berkenaan dengan Agentally. Alright, dan ada login page antara muka sesuai untuk pelajar berusia 14 tahun. Okay, sebab tingkatan 2 kan kita katakan 14. Okey. So kita cuba lihat dulu. Lepas kita dah tekan Canva AI, code, so kita lihat dulu apa hasil yang diberikan. Okey, so biasanya ambil masa sikit, dia akan come up dengan idea. Alright, ini konsep vibe coding yang dimaksudkan. Cuba kalau kita nampak sekarang, kod sedang bekerja untuk kita untuk menghasilkan satu aplikasi. Kalau satu masa dulu nak buat kod ni, saya rasa ambil masa berhari kot. Dan nak betulkan error tu di mana pun kita kata dah makan masa lagi. Nowadays kita kata konsep vibe coding berbantukan AI ni dah banyak sangat membantu kita untuk menghasilkan aplikasi yang menarik dan interaktif untuk pelajar-pelajar kita. Okey. So proses ni ambil masa sedikit. Tak apa. Kita tunggu dulu. Kita tunjuk apa hasil dia. Okey. Ada yang dah berjaya. So dekat sini dia keluar. Dia tengah generate lagi kat tepi ni. Okey, so nampak dah terus keluar yang mana diminta untuk kita masukkan nama agent. Alright, so contohnya saya masukkan nama Nur Azliza dan kita mulakan misi sebab kita kata konsep game berbentuk Agentally tadi kan. Alright, so kita buat dalam hal ni. So ada nota ringkas dan juga ni yang dikeluarkan dekat sini. So dicerita dekat sini, ciri-ciri dia ada dan dia dah ada maklumat yang kita perlukan. Ciri-ciri dah ada, frekuensi, dan kita boleh semak fakta-fakta yang dimasukkan ni. Kalau ada pembetulan, kita lakukan pembetulan. Okey, kita balik. Lepas tu dia ada cabaran kuis, yang mana dia ada kuis dekat sini. Ada lebih kurang 5 kuis yang kita kena jawab. Dan kita cuba jawab dulu. Right. So soalan ni, para peserta lebih arif sebab para peserta adalah kita kata subject matter expert yang tahu jawapan dan sebagainya. Mungkin boleh semak sama ada betul ataupun tidak jawapan yang diberikan ataupun kita kata soalan yang diberikan. Okey, so dah selesai untuk kita hasilkan satu kuis simple. Cuma kita mungkin nampak dia terlalu lebar kan. Kita nak cuba minta ubah apa yang kita kena buat dekat sini. Let's say kalau katakanlah dekat bawah ni, alright, dekat bawah ni ada function ask yang dimention berkenaan. Ask me anything. Okay. So ask me anything ni kalau katakanlah yang berlaku sekarang, kita dah berjaya menghasilkan kuis berkenaan dengan gelombang bunyi versi 1. Maknanya ni first version. Kalau kita rasa dah puas hati dan sebagainya, kita rasa okey. Tapi saya rasa macam tak puas hati sebab dia terlalu melebar. Ubah size maksudnya saya kata dekat sini. So apa yang boleh kita buat, kita pergi dekat ask me anything, kita prompt balik, kita minta dia ubah size paparan dalam bentuk kita kata aplikasi mobile. Okey, untuk aplikasi mobile. Okey, so kita just masuk je dekat situ. Dan mungkin kalau katakanlah kita nak ubah warna pada warna yang lebih menarik. Kita tengok apa hasilnya. Dan lepas tu ada lagi tak yang kita nak prompt. So kita mungkin boleh prompt lagi. So mungkin 2 ini dulu perubahan yang saya nak buat. Saya tekan enter dan dia akan keluar. Dia akan cuba untuk penuhi apa yang kita nyatakan tadi. So dekat sini dia refresh balik apa yang kita masukkan dan dia akan cuba untuk remodify yang ada.
So dekat sinilah kita kata kemudahan yang ada kalau dulu nak ubah kita kena buka kod dan sebagainya. So dekat sini pun kalau kita nak lihat kod pun boleh. Siapa yang biasa pandai HTML dan sebagainya boleh lihat function yang ada, nak ubah dan sebagainya boleh boleh ubah dekat sini. Tetapi bagi yang tidak ada asas sains komputer tidak perlu risau sebab apa yang perlu kita nyatakan sahaja di sini ialah apa yang kita nak hasilkan dan Canva Code akan bantu untuk hasilkan lagi sekali dekat sini. Okey, so ni dia masih lagi belum selesai lagi. Ni masih lagi paparan yang pertama. Okey. Dan harap-harapnya okey. So nampak tadi kita cuba masuk ke dalam ni betul ke tak apa yang dia buat ni? Azliza. Okey. Okey. Nampak tak? Perubahan yang pertama, kalau saya boleh recap balik perubahan yang pertama, kita tak puas hati sebab dia melebar apa yang ada dekat sini. Bila dia masuk, nampak ni kan? Dia melebar. Maksudnya sepatutnya mobile application dalam bentuk kita kata memanjang, bukan melebar. Bukan seperti mana yang ada pada monitor. Alright. Apa yang boleh kita buat? Pergi dekat Ask Me Anything, prompt sahaja ikut apa yang kita nak ubah berdasarkan kita punya maklumat yang kita ada. Saya bagi tahu dua tadi. Saya nak ubah dalam bentuk mobile dan warna yang menarik. So dia bagi dekat saya warna kita kata yang agak terang lah kita katakan. Mungkin bagi dia dah menarik untuk guna begini. So dekat sinilah kita boleh lagi sekali ulang dan kalau katakanlah masih lagi ada perkara yang kita rasa tak jelas dan sebagainya, so kita boleh kita kata prompt balik untuk kita ubah. Prompt balik dekat mana? Dekat sini je sekarang. Tak perlu pergi dekat ChatGPT dah. Pergi dekat sini, masukkan balik dan sebagainya. Contoh kita rasa warna terlalu terang lah. Warna terlalu terang. Alright, terlalu terang. Ubah semula. Seperti warna asal. Okay. Okay. Kita lihat apa yang berlaku. So dia masih dia perlu ambil maklumat kita untuk dia think dan ubah dekat sini mengikut keperluan yang kita nak hasilkan. Okey, sekejap bagi masa untuk dia berfikir. Okey. So far boleh ikut apa yang saya terangkan. Ambil Aida. Okey, so sekejap tengok dia hasil macam mana. Kita buat sikit-sikit dulu nanti saya tunjuk version kenapa perlu version ni yang kita kata agak banyak juga kadang-kala bila kita nak generate kod ni. Okey, masih lagi dalam proses. Cuma walaupun dia mengambil masa, masanya tidak selama seperti mana dahulu untuk kita buat sistem ataupun buat kita kata quiz yang kita menggunakan from scratch, menggunakan mana-mana language dalam bahasa komputer. Okey, so dia ubah baliklah dari version 3 yang ini seperti mana warna asal. Alright, kita lihat balik sama ada dia mengekalkan ke tak yang lain. Okey, alhamdulillah. So nampaknya kali ni jadi. Dia mention dekat sini selamat kembali Azliza. Dan dia ubah balik mengikut paparan, dia mengekalkan yang mana saya minta tadi. Version kedua tadi saya minta dalam bentuk mobile. Okey. Dan apa yang berlaku dekat sini, kita boleh play around lah. Lihat kesesuaian dan sebagainya. Okey. Yang pertama ni, alhamdulillah. Okey, Zurina, alhamdulillah boleh tamat ilmu asas Canva AI. Alhamdulillah. So, ini yang pertama yang saya nak tunjuk berkenaan dengan penghasilan kuis sebegini. Okey, ada kaedah lain lagi yang boleh kita gunakan untuk menghasilkan kuis Canva AI. Okey, sekejap. Saya masukkan maklumat. Saya nak tunjuk macam mana kita boleh menghasilkan kuis yang bahasa Terengganu tadi. Dekat mana kita nak masukkan maklumat tu. Sebab mungkin Canva AI, contoh kalau kita ada yang dalam ni mungkin ustaz ataupun ustazah. Mungkin perkataan bahasa Arab dan sebagainya dia tidak ada. Saya tak pasti sama ada sejauh mana yang ada database yang ada dalam Canva AI ni luas dan sebagainya. Cuma apa yang saya nak pastikan bila saya nak buat kuis yang berkaitan dengan bahasa ni, maklumat yang diberikan adalah tepat. Sebab kita adalah pemberi maklumat dan kita adalah bertanggungjawab untuk menghasilkan maklumat yang kita beri itu adalah maklumat yang tepat.
Okey, saya nak share berkenaan dengan apa yang saya dah buat. Okey, di mana kita nak cari kalau katakanlah kita dah berjaya hasilkan kuis-kuis yang tadi tu? Okey, kita pergi balik dekat Canva AI, pergi balik dekat kod kita ni. Kalau para peserta baru pertama kali menghasilkan, should be kita kata dekat bawah ni akan keluar satu sahaja. Dekat recent chat ni. Bila klik Canva AI, klik kod, akan keluar dekat ni. Yang tadi yang baru kita buat tu. Yang 12 minute ago ni. Tapi kalau tuan-tuan dan perempuan dah banyak beberapa kali hasilkan ni, dia dah ada dalam tersenarai dekat sini. Okey, dah ada tersenarai dekat sini. Pilih yang mana kita rasa yang berkaitan dengan, kita kata dengan kita punya, yang kita nak modify dan sebagainya. Okey, saya nak tunjuk macam mana untuk saya buat yang kedua berkenaan kuis bahasa Terengganu tadi tu. Macam mana saya prompt dia. Okey, sekejap. Ni version 2, bukan yang version 2 saya rasa. Sekejap ni. Bukan yang ini. Salah yang ini bukan Saya ambil balik link dia. Link dia ada dekat sini. Sekejap. Okey. Bagi saya copy file sekejap link dia. Okey. Sekejap Tak dapat. Slow sikit ni. Dia buka file Canva lain sekejap Hmm. Sekejap, saya stop sharing dulu. Mungkin dia agak slow kat sini. Agak load untuk berat ni. So, saya stop sekejap sharing. Okay. Okay, saya share semula. Okay, saya nak share berkenaan dengan kuis bahasa Terengganu tadi. Macam mana kaedah saya prompt. Sebab dalam generative AI, konsep asas utama bila mana kita nak menguasai generative AI dikatakan ialah kita nak menguasai kaedah promptingnya. So, kaedah prompting inilah yang paling penting untuk kita faham, untuk kita kuasai. Sekejap enter link for search. Saya copy. Saya control C sekejap. Saya buka balik. Saya share screen sekejap. Okay. Okay, so kalau kita lihat dekat sini, saya ada sampai 12 versi untuk menghasilkan kuis yang kita jawab sama-sama tadi tu. So, dekat sini, macam mana kaedah saya buat? Mula-mula, sekejap. Okay. Versi yang pertama, saya tunjuk versi pertama dia macam mana saya buat. Sehingga saya ada sampai 12 versi. Saya share prompt sekejap lagi untuk kita buat. Okay. Sekejap. Dekat sini,
saya mula-mulanya saya dah masukkan perkataan yang kita nak kena senaraikan. Yang mana perkataan ni saya ambil daripada saya brainstorm dulu dengan ChatGPT. Okay. Bila dekat ChatGPT ni, right? So, saya bagi tahu je dulu, buatkan kuis. Cuma apa yang saya tak puas hati dekat sini bila dia mengambil perkataan yang mungkin kita pun tak tahu di mana sumber yang dia masukkan. Alright. Apa yang saya buat seterusnya, bila tak jadi saya bagi tahu direct tak jadi. So saya minta dia ubah balik. Dan apa yang saya buat dekat sini, okay, saya ambil prompt dia dekat sini. Maklumat ni. Okey, prompt dia perkataan dia agak panjang tapi masih lagi belum cecah maksimum yang kita kata 4,000. Okey, so kita ambil dulu. Saya masuk dekat sini. Ni siapa-siapa yang nak cuba buat dia agak panjang promptnya. Saya tak pasti sama ada check dekat dalam Webex support sampai berapa. Okey, tak apalah kita cuba dulu perkataan-perkataan yang ada ni. Alright, copy dulu perkataan ni. Okay, so cuba copy dulu dan masukkan dekat yang bahagian Canva code yang baru kita nak hasilkan. Okey, maknanya kita pilih, lagi sekali kita pilih Canva code, Canva AI, code. Lepas tu masukkan prompt ni, alter sikit, tambah ayat sikit. Kita beritahu kita nak buat kuis interaktif berkenaan dengan bahasa Terengganu, berbentuk macam mana. Berbentuk MCQ ke, berbentuk isi tempat kosong ke dan sebagainya. Masukkan dekat situ. Lepas tu kita lihat apa hasil dia. Okey, sekejap saya cuba masuk dekat sini, Canva AI. Lepas tu, sebab kita nak pastikan sumber yang kita ada ni tepat that's why kita kena bagi senarai perkataan yang ada. Okey, hasilkan kuis. Kita kata dalam pelbagai bentuk soalan, kalau dia dapat buat berdasarkan perkataan Terengganu seperti Terengganu seperti yang disenaraikan. Lepas tu kita tekan, kalau katakanlah kita nak ke bawah, kita tekan pause, enter. Jangan tekan enter tau. Kalau tekan enter terus generate. Tekan pause, satu. Lepas tu tekan enter. Baru kita boleh copy prompt yang kita nak masukkan tadi. Alright, kalau kita nak tambah lagi arahan dekat bawah tu, pause, shift, sorry. Kita shift, lepas tu kita tekan button enter. Okey. Lepas tu apa yang kita nak buat dekat sini, kita beritahu warna pastel contohnya kita kata, dan okay, let's say kita kata dan ada skor dicatat. Okay, ada skor ditulis. So kita lihat dulu apa yang dia boleh buat. So kita just run je. Dia konsep dia mana-mana yang kita nak buat sekalipun, code. So kita just run code. Okay. Dekat sini kaedah yang saya tunjukkan bila mana kita ada senarai perkataan, sebab sekarang ni Canva code tak boleh masuk attachment. Kalau boleh masuk attachment, senang untuk kita lampirkan file tu. So apa yang boleh kita buat ialah kita bagikan senarai perkataan dan kita minta untuk dia generate based on input yang kita masukkan ini. So maknanya kita biarkan sekejap untuk dia buat, dan seperti mana yang tadi prompt. Okay, so, prompt okay, saya beri cuma prompt ni, sekejap saya copy balik Okay, sorry, saya ambil daripada prompt saja sebab perkataan tadi saya bagi kan. Okay, so sekejap. So, dekat sini. Terengganu seperti yang disampaikan. Okay. So, kita tunggu apa yang berlaku nanti.
Okey, ambil masa sedikit. Cara dia tu, saya run dia sekejap. Okey, siapa yang dah berjaya hasil mungkin nak share. Okey, saya belum ajar lagi cara publish kan. Nanti mungkin kita pakai share hasil apa yang telah dihasilkan oleh para peserta pada petang ni menggunakan ni. Okey, uji ni lepas tu dia akan mula. Uji ni mengandungi 20 soalan tentang perkataan Terengganu. Cuba jawab soalan dengan betul. Okey, then apakah maksud bekok? Okey, dia bagi bekok ni maksudnya bekok. Okey, pendam rasa contohnya kita kata. So, okey, hantar jawapan. Right. So, kalau katakanlah dalam hal ni, contoh So, ni kita dapat something, ada error dekat sini. Sebab bila kita dah hantar jawapan, dia tak ada function. Tak gerak. Sekejap. Kita lihat dulu. So, kalau katakanlah ada mana-mana bahagian, lepas kita dah prompt, contohnya dia tak mengeluarkan ataupun dia tak memberikan sebarang respon, kita boleh maklumkan dekat sini. Okey, contohnya kita kata, button soalan seterusnya tidak berfungsi. Ubah balik dan mungkin kita ada hal lain lagi. Flow-nya kita kata mungkin perlu pergi kepada antara muka utama contohnya. So maksudnya kita pindah balik dekat ask me for anything dengan mengenal pasti dekat mana bahagian-bahagian yang ada masalah. Okey. Bergek maksudnya apa bergek ya? Saya pun dah tak ingat bergek. Okey. So kalau katakanlah ni, so dicatat dekat situ. Diproses lagi untuk perkataan berikutnya. Skor baru 1 betul ni daripada 2 soalan. Soalan seterusnya. Lepas tu bokeh. Terpongkeh saya pun perkataannya. Tak apalah kita jawab dah dulu Kita tengok dulu. Okey. Lepas tu, okey, nampak kalau katakanlah kita rasa tak berkenan dengan soalan ni, kita minta dia ubah balik. Sebab sekarang ni, kalau lihat bila kita tak ada button untuk balik kepada menu utama tadi tu. So, kalau boleh, kita nak minta dengan dia, sediakan, letakkan butang, letakkan butang kembali ke menu utama, dan lepas tu tadi dia tak pecahkan perkataan tu kan mengikut abjad. So kita dan pecahkan. Ini bergantung kepada hasil masing-masing. Hasil saya dapat macam ni. So apa yang saya nak kena buat? Saya kena ubah balik. Maknanya dalam hal ni prompt ni dia bergantung kepada hasil yang kita dapat. Prompt yang berikut yang sedang saya buat sekarang ni. Letakkan butang kembali ke menu utama dan pecahkan soalan mengikut abjad. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan punya lain hasil daripada saya. Okey, mengikut abjad. Mengikut abjad. Okey. Lepas tu kita enter. So, lihatlah perubahan yang ada. So, maknanya inilah proses yang kita katakan dalam nak menghasilkan soalan-soalan dalam ataupun kita kata nak menghasilkan aplikasi menggunakan Canva Code. Okey, saya bagi peluang sekejap untuk siapa yang nak cuba dulu untuk buat. Kalau ada masalah apa-apa boleh maklum balik. Lepas ni saya nak tunjuk macam mana kita nak simpan maklumat yang kita ada ni ataupun kita nak simpan contoh sekarang ni jawab kuis tadi tu kita tak simpan pun markah dia. Sedangkan mungkin markah ni ada keperluan untuk kita ambil mungkin daripada keseluruhan 5 ataupun 10 markah untuk kita kira dalam pengajaran kita. Okey. Sekejap bagi tunggu dia betulkan. Tengok kalau dia berjaya betulkan. Kalau tak berjaya lagi kita prompt. Sebab proses prompting ni mengambil masa untuk beberapa kali untuk dia ulang sampai memenuhi apa yang kita kehendaki. Okey, so sekejap dia tengah proses lagi. Okey. Masih belum selesai nampaknya. Okey. Masa mas kini. Ya. Okey. Okey.
So tak apalah, biar dia buat dulu. Saya nak tunjuk dekat bahagian yang mana kita dah selesai. Kita dah selesai tadi pagi sesi awal tadi saya dah minta untuk kita buat kuis berkenaan Jom Cakap Ganu. Okey, kalau lihat dekat sini, kita ada minta buat pendaftaran kan, nama penuh dan juga negeri. Dan untuk makluman para peserta, masa saya nak prom ni, saya cuma maklumkan saya nak ada interface yang kita kata peserta perlu masukkan nama dia dan juga negeri asal dia. Alright, dan saya tak maklum pun berkenaan dengan senarai negeri ni. Maksudnya dalam hal ni Canva dah ada senarai negeri ni dengan sendiri. So bila kita prom, saya nak ada antara muka yang masukkan nama masukkan nama peserta dan juga negeri. Terus Canva Code boleh senaraikan negeri-negeri yang ada dalam Malaysia. So saya nak tunjuk contoh dekat data dekat sini. Apa yang kita buat tadi ni, right? Jom Cakap Ganu. Kita nak link, macam mana kita nak link, nanti kita tunjuk sekali lagi. Saya nak tunjuk macam mana kita simpan data. Kalau dulu, seperti mana yang saya nyatakan tadi, kita kena pakai app script. Kita kena buat coding sikit, copy benda tu, copy dan masuk dekat kita punya Google Sheet. Maksudnya dia ada dua application yang berbeza untuk kita linkkan data ni. So ini contoh kalau katakanlah yang kita buat, sekejap. Okay, open data panel. Okay, refresh data. Okay, so kalau ada peserta yang jawab kuis tadi, okay, ada Alhamdulillah yang jawab. Okay, ni ada. Kita dah dapat senarai pelajar yang jawab kuis kita tadi. Dia jawab soalan mana, dia betul berapa, pukul berapa dia jawab dan asal daripada negeri mana pun ada. So maksudnya Canva dah siap simpan maklumat ni dalam Canva Sheet nama dia. Kalau dulu kita pakai Google Sheet, sekarang bila dah ada perubahan, kita tak perlu lagi link dengan Google Sheet. Canva dah ada sheet yang tersendiri. So macam mana nak simpan data sekarang ni? So kita patah balik kepada soalan kuis yang kita buat tadi ni, ataupun para peserta boleh rujuk mana-mana kuis yang dihasilkan. Sekarang ni kita tak simpan pun maklumat dan okey, dia dah berjaya hasilkan ikut apa yang kita nak kan. Asingkan mengikut ni. Dan juga apa yang saya bagi dua prompt tadi. Pecahkan mengikut abjad. Lepas tu saya minta ada butang kembali ke menu utama. Ada tak dia buat ni? Okey, dah ada. So maksudnya Canva Code Alhamdulillah petang ni dia dengar apa yang kita bagi arahan dekat dia. Okey, macam mana kita nak link dekat Canva Code, dekat Canva Sheet? Cuba semak dekat atas ada tak button ni? Dekat, paparan ni data. Dekat atas ni ada version, dekat tepi ni ada data. So should be ada dekat sini. Siapa yang ada boleh mungkin respon satu. Cuba semak ada tak perkataan data dekat sini. Kalau ada ni baru boleh kita masukkan dalam sheet dia nanti. Ada semua? Jumpa button yang ni? Data ni untuk disimpan. Okey. So macam mana kita nak masukkan maklumat ni dalam Canva Sheet? Sekarang ni kita nak bagi tahu dekat dia, saya nak simpan maklumat peserta yang masuk, kita prompt. Kita tulis je apa yang kita rasa nak selesaikan. Saya nak peserta, saya nak pelajar. Ataupun kita kata pelajar lah, kita katakan kita bagi dekat pelajar kita, saya nak pelajar masukkan nama dan macam tadi saya buat negeri kan, saya nak masukkan nama dan kelas lah kita katakan, ataupun kita kata kumpulan. Alright, saya nak, dan maklumat ini disimpan dalam Canva Sheet. Okey, sebab tadi kita tak ada interface untuk pelajar tu masuk nama. Sekarang ni, sebab kita baru first round kan, first round kita buat, okey dah jadi, dah nampak hasil. Sekarang kita nak simpan pula maklumat ni. Saya nak pelajar masukkan nama dan kumpulan. Maklumat ini disimpan dalam Canva Sheet. So, apa yang boleh kita buat? Kita lihat nanti hasil dia. Okey, dan dekat bawah ni, dah bagi tahu Canva Code dah boleh simpan data dan apa yang saya nak emphasize dekat sini ialah bila kita mengumpulkan maklumat daripada peserta, we have to bear in mind maklumat yang kita kata mungkin agak personal dan sebagainya, kita kena lihat in term of kesesuaian menggunakan Canva Code ni.
Okey, sebab Canva Code ni masih lagi baru, kita kata Canva Sheet ni pun masih lagi baru dan kita tidak tahu sejauh mana in term of protecting data yang ada berkenaan dengan data-data personal. So my suggestion is kita perlu kita kata, saya nampak ada chat, kita perlu hati-hati bila memasukkan maklumat yang ada dekat sini. Okey. Kalau organisasi contoh macam Canva di bawah akaun sekolah, kalau macam sekarang ni, Puan Izzati yang saya pakai, Dr. Izzati yang saya pakai sekarang ni adalah Canva yang di bawah UMT. Maksudnya dalam hal ni ada. Kalau untuk UMT ada. Saya rasa kalau katakanlah Izzati dari mana? Kalau boleh saya tahu? Okey, cikgu sekolah. Sekarang ni kalau cikgu Izzati buka dekat Canva, ada tak function, ada tak lambang yang tadi tu, yang saya tunjuk sheet tu, data tu? Dekat atas tadi. Okay, saya tunjuk semula dekat mana kita nak ambil benda tu. Dekat, okey. Sebab saya dah buat. Okey, sekejap. Dekat atas ni. Okey, atas ni. Ada tak? Dia ada version, dia ada data. Sebab bawah cikgu mungkin di bawah KPM. Ada tak dekat sini? Maklumat ni. Kalau dulu UMT pun tak ada, kemudian ni baru ada untuk kita simpan data ni. Maksudnya proses dia berlaku secara berperingkat. Okay. Boleh semak dekat sini, Cikgu Izzati. Dekat sini, dia ada version. Alright. Dia akan ada untuk maklumat berkenaan dengan Canva Sheet ni. Okay. So, dekat sinilah kita kata dah ni yang kita buat tadi. Masuk maklumat ni. Let's say kalau katakanlah saya kena jawab dululah satu untuk kita test betul ke tak dia masuk dekat sini. Nama saya Siti contohnya. Lepas tu tak ada. Kalau tak ada, yang cikgu pakai tak ada. Ada lagi cikgu yang tak ada? Yang tu nanti saya check dulu macam mana, kenapa tak ada. Tapi kalau akaun personal, saya check akaun personal ada, akaun kalau yang UMT ada. Kalau tak ada akaun sekolah, mungkin nanti saya check dulu sama ada adakah benda tu datangnya daripada KPM. Saya check dulu dengan ni, Cikgu Izzati, nanti saya check balik. Mungkin Cikgu Izzati boleh tinggalkan nombor telefon untuk saya follow up lepas ni. Okey, lepas ni saya masukkan kumpulan. Okey, satu. Alright. Nanti Izzati bagi PM saya nombor telefon. Okey, saya cuba dulu. Okey, masuknya sekarang ni kita nak lihat masuk ke tak markah bekok. Okey, hantar jawapan. Right. Bekok, sorry. Tak apalah, soalan seterusnya saya pakai jawabnya berik. Apa berik Okey, hantar jawapan. Okey, nasib baik betul. Okay, soalan seterusnya. Okey. Okey. Okey, lepas tu kita masuk soalan seterusnya. Berdoa lebih-lebih. Last kali, saya rasa last one. Soalan seterusnya. Benda ni. Saya tak tahu, ya Allah alam. Ambil dah kot. Okey. So, habis dekat situ. Soalan seterusnya sepatutnya dah habis. So, cuba lagi. So, kita lihat masuk ke tak markah tadi. Yang kita ada tu, yang kita dah cuba isi tadi tu. Okey. Okey. Alright. So, ada 4 soalan. So, mungkin dekat sini, dia sebab ambil satu-satu, mungkin nanti kita boleh ubah sikit lah dekat coding tu. Minta supaya dia mergekan ataupun gabungkan. Supaya Siti ni dikira sebagai case 1 ni, dia gabungkan. Bukan instead of jawab satu-satu ni, false. So, kita boleh bilang balik lah macam mana cara dia jawab dekat sini. Okay. So, sebab kalau tadi, dekat yang sini, cara dia jawab, dia ambil skor. So, kita mungkin betulkan balik dekat prompt tu nanti, minta dia ubah balik. Okay, dekat sini, kalau lihat, dia ambil by score. Dia ambil markah kan. Ni. Dia ambil berapa.
laluan mana saya ambil, lepas tu dia ambil skor dekat sini. So mudah sikit tadi tu. Yang tadi tu dia ambil by force, true dan sebagainya. Mungkin boleh minta kod kita prompt balik untuk supaya diubah cara penyimpanan ni dalam bentuk yang lebih mudah untuk kita faham. Kalau tadi dia ambil satu-satu kan. So minta diubah balik kaedah supaya penyimpanan data ni lebih mudah seperti mana apa yang ada sekarang ni. Kita ambil by score sahaja. Instead of kita buat seorang-seorang dan sebagainya. Okey. Boleh setakat ni untuk kita move kepada next part yang saya nak share berikutnya pula. Kita dah masuk kepada kita buat perkongsian data. Okey. Sekarang ni macam mana kita nak share apa yang dah kita hasilkan ni. Okey, yang ini isu dia yang saya cerita tadi ni yang mana mak data ni tak perlu prompt kan. Maksudnya macam mana? Okey. Kalau untuk part ini apa yang boleh kita buat ialah kita ubah balik, kita minta Canva code balik untuk saya nak generate. Okey, Zorina mungkin boleh cuba balik dekat bahagian tadi tu, minta dia ubah balik dekat delete balik yang ada tu. Maknanya bagi tahu dekat dia ataupun salah satu kaedah lagi, kita cuba lihat balik kita punya the way of kita buat soalan tu. Mungkin sebab cara dia ambil tadi kalau lihat dia ambil satu kan. Mungkin minta dia betulkan balik bentuk soalan supaya bila dia save dalam tu dia kumpulkan maklumat yang ada dalam tu. Macam seperti mana apa yang saya buat dalam ni. Okey, maknanya dia kumpul, dia ambil semua, kita ambilkan skor sahaja. Minta masukkan skor dekat sini. Boleh Zorina? Boleh cuba dulu Okey. Kalau tak nanti kita patah balik lepas ni Okey, saya nak tunjuk sikit lagi berkenaan macam mana kita nak publish. Alright. Dekat sini apa yang boleh kita buat kalau ada masalah, kalau ada ustazah dalam ni kita nak buat kuis bahasa Arab ataupun kuis Jawi dan sebagainya menggunakan perkataan yang kita masukkan seperti mana yang ada dalam flashcard tadi kan kita masukkan perkataan. Dekat sini kalau ada tulisan yang sukar nak dibaca, kita prompt balik dekat Canva code minta supaya dia ubah tulisan yang lebih mudah dibaca. Dan kita juga boleh prompt balik dengan syarat kita masukkan maklumat ni dan kita boleh minta dia prompt balik supaya masukkan nama surah sebelum pelajar boleh jawab soalan-soalan yang kita berikan ni. Supaya kita kata dalam hal ni lebih tersusun keadaan soalan yang kita sediakan ni. Alright, ini yang tadi. So yang ni kita dah selesai. Okey, sekarang ni yang kita nak buat ialah yang terakhir sekali untuk kita publish soalan yang kita dah hasilkan. Kita dah go through. Okey, untuk yang pertama kali nak publish, okey, dekat atas tu kita ada satu button yang kita letak sebagai kejap. Ni dekat sini button dia publish. Okey, sebab saya dah publish kat saya cuba sebab saya dah wujud, so mungkin dia agak berbeza dengan apa yang para peserta akan lihat nanti. Okey, sekejap saya cari satu kuis yang belum saya publish lagi Sekejap. Okey, contoh kita dah ada kuis ni. Saya nak publish kuis yang ini, kuis bahasa Terengganu. Dan dekat atas ni cuba kita lihat ada satu button publish. Okey, button publish ni bila kita tekan untuk first user, dia akan minta untuk kita namakan site. Betul tak? Okey, dia akan minta untuk kita namakan site. Okey, tadi seperti mana yang saya maklumkan, kita kena letakkan nama site kita yang membawa makna. Contoh, jangan kita letak nama site kita ni sebagai kuis biologi 1 sebab nama tu akan di-carry untuk bahagian berikutnya. So, cadangan saya, bila kita nak publish ni, alright, nak publish, saya tekan lagi sekali bila kita nak publish ni, so version, okey, kita nak publish, alright. Sekejap, okey, publish. Okey, namakan site kita betul-betul. Macam saya sekarang ni, saya namakan site sebagai Azliza UMT sebagai saya punya site address. So, kalau katakanlah nama Puan Zurina contohnya nama sekolah. Zurina ataupun mungkin Puan Zurina ni daripada UMT, Zurina UMT, namakan sebagai kita punya site. Okey, dan lepas daripada tu,
baru kita namakan kuis kita punya, nama kita punya kuis ni. Contoh kita kata kuis Ganu 1. Alright. Okay. Kat sini, so far boleh ikut. Ada yang ni, ada yang perlu dibantu dari segi nak namakan nak publish ni, boleh eh? Okay. Alright. So, kita pergi dekat sini, kita publish, dan dia akan keluarkan preparing your website, dan kita boleh share, kita akan dapat link kita sekejap lagi berdasarkan apa yang kita input tadi. So, saya dah namakan dia sebagai Quiz Ganu. Kita boleh copy link ni, kita pilih view website yang mana kita boleh share link ni dengan pelajar kita untuk mereka menjawab quiz yang kita dah hasilkan. Okey, sekejap Alright. Ada satu kuis tu saya cuba buat dalam bentuk Who Wants to be a Millionaire. Pun menarik dia buat. Maknanya bila kita jawab tu soalan tu naik ke atas dan sebagainya, kita just bagi tahu saja konsep game yang kita nak buat, konsep berbentuk Who Wants to be a Millionaire. So nanti dia akan tolong buat soalan yang maknanya buat kuis dalam bentuk tersebut. Alright, so kini kita dah berjaya publish lah. So link ni kita dah boleh share dengan pelajar kita untuk mereka mula menjawab. Okay, boleh? Saya tersalah site address, macam mana nak tukar? Okey, kalau tersalah, okey, pergi balik dekat ni Sekejap saya buka balik. Okey, sekejap boleh. Boleh ulang cara publish? Boleh. Sekejap. Saya tunjuk balik Okey, saya tutup balik. Saya kata satu dulu Saya buat yang publish dulu. Macam mana nak publish? Pergi dekat sini, dekat publish. Okey. Yang first time nak buat ataupun nak publish, diminta untuk masukkan site address. Okey, kita kena masukkan nama site address dekat sini. Dekat ni mungkin paparan mungkin Dr. Zaliha mungkin lain sikit. So namakan kita punya site. Contohnya saya namakan saya punya site Azliza UMT. So nama tu lah yang akan dipegang sampai bila-bila. Untuk kuis hari ni, saya cuma masukkan nama kuis tadi tu sahaja. Ni, kuis ni. Maknanya dia punya path, nama panjang saya, site saya adalah Azliza. Path saya kuis hari ni berkenaan dengan kuis Ganu 1. So kalau kita buat lagi kuis yang berikutnya, kuis Sains 2, kuis Biologi 3 dan sebagainya. Dekat subpath bawah ni. Boleh Dr. Zaliha? Boleh? Untuk saya move kepada bahagian berikutnya. Cari pattern publish. Alright. Lepas tu masukkan kita punya nama kalau yang baru mula-mula. Lepas tu kalau belum ada lagi URL dia, subpath dia, masukkan URL dia dan kita copy link tu untuk beri kepada pelajar kita. Contoh saya buat macam ni, saya publish lagi sekali. Lepas tu dapat link ni, bagi. Okay. Macam mana nak buat kalau tersalah site address? Okay, mungkin kita tersilap tadi tu. Alright, so kat sini. Pergi dekat ni, dekat bahagian sekejap internet slow ni. Harap-harap dah selesai masalah Zaliha. Okay, kita masuk kepada macam mana nak ubah tersilap site name. Ada dekat bahagian tepi ni. Sekejap internet saya slow ni. Tak boleh nak buka lagi. Ada dekat tepi tu. Okay. Dekat bahagian setting. Sekejap saya tengok balik dekat setting. Okey, pergi balik. Dr. Nolida boleh pergi dekat bahagian, dekat nama kita ni. Contoh macam saya, nama Nur Azliza, dekat tepi bucu belah kiri, bawah, ada nama kita ni. Okey, ada nama macam saya, NA Nur Azliza. Saya klik dekat sini. Okey. Boleh, kita, untuk Puan Rina, kita masih lagi boleh pakai link yang sama. Melainkan kalau katakanlah
kita buat pembetulan, boleh sebab dia pakai link yang sama. Nanti saya tunjuk Okey, dekat sini yang tersalah bagi nama site, contohnya nak ubah. Okey, pergi dekat nama kita tu, pergi dekat settings. Okey, scroll ke bawah dekat settings tu. Okey, dekat settings tu ada nama dia web domain. Okey, jumpa? Kalau ada yang tersalah ni, pergi dekat setting. Alright, pergi balik dekat setting. Scroll ke bawah. Okey, lepas tu ada perkataan web domain. View dekat situ. Okey. Dia akan keluarkan nama site kita. Alright, nampak ni Boleh? Dia ada your domain. Kita boleh sama ada nak remove ataupun nak edit yang ini. So, ubahlah balik kalau katakanlah nak edit dekat sini. Okey, sebab saya dulu pun saya tersilap juga. Saya bagi nama ikut ni. So, apa yang boleh kita ubah baliklah dekat sini. Dekat sini. So, Azliza UMT contohnya tak nak pakai Azliza UMT. Dah bersara nanti contohnya tak nak pakai dah. So, letak lain lah nama company contohnya kan. Azliza 123 contohnya. So, letaklah ubah dekat sini. Okey. Boleh selesai masalah ni, Nalida? Okey. Saya patah balik kepada soalan Zurina ni. Berkenaan dengan kalau katakanlah tersilap. Okey. So, kalau kita lihat dekat sini, setting yang diberi, bila kita publish, subpath dia masih lagi kekal. Bermaksud bila kita update, okey, URL dia masih lagi sama. So, maknanya bila kita update, kita minta sudah kita refresh balik, dia akan ni. Dia akan masukkan soalan yang latest yang kita dah ubah soalan. Sebab dia punya subpath lagi sama. Content sahaja yang berubah. So, dia tak kacau dari segi subpath tu. Okey. Okey, so nampak masih lagi sama. Benda yang sama lagi. Copy bagi lagi sekali. Kat sini pun kita dah boleh copy dekat sini masa kita dah publish ni. Okey, kita copy je bahasa ni. Okey, boleh Okey. So far ada lagi yang nak rujuk berkenaan dengan cara kita nak publish site? Okey. Kalau dah jelas dekat bahagian Canva code, saya nampak ni kita dah selesai bahagian publish, maknanya kita dan kita juga dah berjaya share link tadi tu menggunakan kaedah ni. So, bila kita dah publish, ada link kita share dengan pelajar kita. Kalau cikgu-cikgu mungkin boleh masuk dalam Google Classroom. Kalau pensyarah mungkin dah boleh masuk dalam Oceania kita, link tu untuk pelajar kita jawab. Okay. So, next part. Yang tadi pun kita dah cater berkenaan dengan save data. So, kita dah tunjuk tadi cara macam mana menggunakan Canva Sheet untuk kita simpan data. So, ini pun kita dah tunjuk tadi kan. Macam mana nak buat. Ada button data di atas ni. Lepas tu kita boleh lihat dekat bawah ni maklumat ataupun pelajar kita yang dah jawab kuis kita. Untuk bila kita dah share link tu dengan mereka. Okay. Selesai dekat bahagian Canva code. So, kita masuk, kalau katakanlah mungkin kita ada soalan daripada para peserta untuk saya move kepada satu bahagian lagi yang kita namakan sebagai Notebook LM, which is pada saya satu tools yang sangat menarik untuk para pengajar explore sebab dia banyak membantu memudahkan urusan kita dalam penghasilan video, membantu kita dalam penghasilan infografik dan sebagainya. Dan produk ni kalau katakanlah untuk pro user, right, boleh guna, untuk free user pun boleh guna. Maknanya tidak ada sebarang kekangan sama ada pro ataupun kita kata free user, semua boleh guna Notebook LM. Okey. So, kalau jelas semua, saya nak move kepada Notebook LM sikit. Apa yang ada dalam Notebook LM dan kita akan buat hands on terus. Macam mana kita nak buat kita kata slide ataupun kita nak buat podcast. Yang zaman sekarang kan orang banyak pakai podcast dan sebagainya menggunakan Notebook LM. Okey. Kita masuk dulu sikit berkenaan dengan Notebook LM secara teorinya sebelum kita masuk kepada praktikal. So, apa yang ada dalam kelebihan yang ada dalam Notebook LM ni, kalau cikgu-cikgu ataupun para pensyarah ada maklumat berkenaan dengan kita kata sumber yang banyak, kita mungkin boleh refer dekat ChatGPT ataupun dekat Gemini. Cuma kelebihan yang ada pada Notebook LM ni, kita boleh mengawal sumber yang kita nak masukkan.
Maknanya kalau katakanlah kita ada 5 bab yang kita nak kaji dan sebagainya, so kita kawal berdasarkan ataupun output yang kita nak hasilkan tu berdasarkan 5 maklumat yang kita masukkan tadi. So maksudnya kita akan masukkan source berdasarkan sumber yang kita dah cari ataupun kita mungkin refer dekat internet ataupun mungkin daripada nota-nota kuliah kita dan sebagainya. Dan apa yang kita nak buat daripada tu, kita nak keluarkan output yang menarik dan juga tepat. So apa yang boleh dibuat dalam notebook LM ni, nanti kita lihat kelebihan yang ada dalam notebook LM. Sebelum tu saya nak tanya, ada yang pertama kali dengan notebook LM dan nak belajar berkenaan notebook LM? Mungkin boleh respon sikit. Yang pertama kali mungkin tulis 1. 1 je, nombor 1 je. Kalau dah biasa pakai, nombor 2. Okey, nombor 1. Dr. Baini saya rasa dah banyak kali pakai kan? Okey, okey. Alright. Okey, so kita lihat notebook LM ni kelebihannya ialah kita boleh, contoh kalau kita kata ada jurnal banyak yang dibaca ataupun mungkin kalau apa yang kami buat dengan training dengan pegawai penjara hari tu, mereka ada banyak sangat section yang nak dirujuk dan nak dibaca dan sebagainya. Apa yang mereka guna, apa yang mereka buat, masukkan akta-akta tersebut dalam notebook LM dan notebook LM tolong proses untuk keluarkan dalam bentuk checkboard. Bukan sekadar checkboard sahaja, dia boleh keluarkan dalam bentuk nota-nota dan juga infografik yang menarik. So let's explore apa yang ada dalam notebook LM. Okay. Kita go through dulu dalam notebook LM. Dia boleh terjemahkan kepada pelbagai bahasa termasuk dalam hal ini dah ada bahasa Melayu. Masa mula-mula awal keluar dulu tak ada bahasa Melayu. Sekarang kalau kita lihat, baru ni saya try pun, bahasa Jawa pun dah ada dalam senarai notebook LM. Cuma tak pernah cubalah sejauh mana ketepatan yang ada tu sebab saya tak ada maklumat berkenaan dengan bahasa tersebut. Okey, so yang first, mula-mula kalau katakanlah kita nak hasilkan maklumat ni dalam bahasa Melayu, kita check dulu output setting kita dalam bahasa Melayu contohnya. Ataupun kita nak kekalkan dalam bahasa Inggeris tak ada masalah. Tapi mungkin ada preference cikgu, mungkin biasanya nota-nota ataupun kita kata maklumat yang dikongsikan dengan pelajar dekat Google Classroom dalam bahasa Melayu. So, ubah dulu. Nanti saya tunjuk macam mana cara nak ubah setting dia. Selepas daripada kita dah ubah setting, apa yang kita boleh buat, kita masukkan maklumat dia. Ada beberapa kaedah untuk kita masukkan ataupun kita create source. Yang pertama, kita boleh discover source. Ataupun yang kedua, kalau kita ada sumber-sumber daripada nota, gambar dan sebagainya, kita boleh upload source dekat sini. Ataupun maklumat tu ada dalam kita punya Google Workspace, dalam kita punya Google Drive. Boleh pilih dekat bawah ni. Ataupun kita ada maklumat daripada internet, link, YouTube, website dan sebagainya, boleh masuk dekat sini. Ataupun kita ada teks tertentu yang kita nak masukkan. So, kalau lihat dekat sini, notebook LM sediakan pelbagai sumber untuk kita masukkan. Okey, maknanya yang menentukan sumber adalah kita yang nak cari dari punca mana. Okey, selepas daripada tu, kita dah masukkan maklumat, nanti kita akan buat. Lepas kita dah masukkan maklumat, kita lihat maklumat yang dimasukkan tu tepat ataupun tidak, sesuai ataupun tidak, kita yang tentukan. Dan dekat sini kita boleh semak satu persatu maklumat yang ada ni. Kalau katakanlah dalam hal ni ada yang dia merujuk dekat PDF file, dekat journal, dekat thesis dan sebagainya. So kalau nampak sumber tu adalah reliable, kita boleh masukkan sebagai sumber yang boleh kita rujuk dalam notebook LM kita ni. Setelah kita dah pilih sumber, kita lihat dekat sini. Alright, sebenarnya bukan ada 6, ada 8 setting ataupun output yang boleh kita ubah. Dan cara kita nak ubah, kita tekan dekat button, dekat lambang pensel ni, so automatik dia akan ubah mengikut apa yang kita nyatakan. Okey, ni yang sebenar, 8. Yang latest minggu lepas, masa saya ajar akademik perikanan masih lagi 6. Yang latest dah ada 8. So dekat sinilah output-output yang boleh kita pilih. Kita nak audio, podcast, kita nak buat video boleh, kita nak buat mind map boleh, nak buat report boleh, nak buat flashcard, quiz, infografik dan juga slide deck. Slide deck ni kalau saya lihat dia masih lagi untuk free user, macam bila saya try buat beberapa kali dia bagi tahu saya dah achieve saya punya limit daily. So maksudnya sebab dua function ni masih lagi baru, infografik dan juga slide deck ni. Mungkin akan datang free user saya rasa mungkin boleh beberapa lagi lah. Sebab saya try semalam, saya buat 2 ke 3, lepas tu dia beritahu saya dah reach limit untuk slide desk. Okay, seterusnya apa yang boleh kita buat ialah kita nak menghasilkan
output dalam bentuk kita kata, contoh yang ini kita boleh buat dalam bentuk audio, kita boleh buat dalam bentuk flashcard ataupun kita boleh buat dalam bentuk quiz. Dan dekat sini kita juga boleh kongsi hasil kajian yang bersama dengan pelajar kita ataupun bersama dengan rakan sekerja kita. Dan macam mana nak buat? Okay, sekarang cuba kita masuk ke bahagian yang dinamakan sebagai notebook LM. Okay, so kita go through ke dekat notebook LM, cari. Okay, saya buka notebook LM notebook LM. Dia produk daripada Google, notebook. Okay, notebook LM, Google. Saya cuba masuk, saya cuba copy link sekejap. Okay, Ctrl C. Okay, so paparan yang keluar dekat situ. Notebook LM. Okay, boleh klik link yang saya bagi tu. Masuk dulu. Apa yang ada dekat sini. So, boleh try notebook LM. Dekat tengah tu yang button hitam tu. Boleh tekan dekat situ. Okay. So, dekat sini, kalau kita lihat, mungkin kalau yang pertama kali masuk, akan kosong dekat dari segi recent note, belum ada apa-apa lagi, tak payah risau. Ini mungkin sebab saya dah generate banyak kali, so memang akan ada paparan yang lepas yang pernah kita hasilkan. So, pergi dekat create new, hujung ni, kalau laju beritahu saya perlahankan sikit. Pergi dekat hujung ni, create new. Alright, pergi dekat create new ni, hujung, belah kanan, tekan create new. Okay. Ada pelbagai sumber yang boleh kita masuk dekat sini. Ni yang paparan tadi kan saya tunjuk. Ada daripada web, ada daripada page, sama ada kita nak upload dan sebagainya. Contoh sekarang ni saya memang tak ada apa-apa maklumat. Saya just masukkan contoh, saya kata dekat sini. Saya tunjuk semula macam mana boleh keluar kat sini. Okay, pergi balik dekat create new, saya tunjuk balik semula. Okay, lepas tu saya pergi dekat discover source. Alright, kita baru nak cuba kan. Kalau yang dah ada maklumat, tak ada masalah, boleh upload. Okay, yang baru mungkin kita boleh cuba dulu dekat sini. Discover source. Sources. Contoh, saya nak masukkan topik. Alright, sebelum saya terlupa, pergi dekat setting. Alright, kalau katakanlah kita nak output kita dalam bahasa Melayu, pergi dekat setting. Pergi dekat output language. Pergi dekat output language. Pilih bahasa yang kita kehendaki. Okay. Pilih bahasa Melayu. Kalau nak bahasa Melayu. Okay. Pergi dekat setting. Pergi dekat output language. Pergi dekat bahasa yang kita kehendaki. Configure setting ni. Okay. Lepas tu kita save. Sorry saya tak save sebab saya ada bahasa Melayu. Saya save. Save dekat sini. Kalau kita ubah, kita save. Okay. Seterusnya, saya nak masukkan satu topik. Contoh, pagi tadi saya try dengan anak saya dan sebagainya. Dia nak minta untuk saya buatkan berkenaan dengan ciri-ciri bunyi. Topik sains. Ciri bunyi tingkatan 2. So, saya minta dia find out sumber yang ada dekat sini. Dekat dalam internet. Dekat ni. Cuma ambil masa sikit lah bila nak search kan. Alright. So, bila kita dah search, dia akan find out maklumat-maklumat yang ada daripada internet. Okay. So, sekejap je biasanya ambil masa. So, dekat sini kita lihat ada. Ni kita boleh view. Okay. Boleh follow semua setakat ni. Yang baru nak mencuba boleh follow. Okay. Lepas dah masukkan topik source kat sini, kita akan lihat dekat tepi ni. Okay, dia boleh keluar. Kita boleh view dia. Dia ada lebih kurang dalam 10 sumber yang disenaraikan. Dia ambil daripada buku Wikipedia pun ada, daripada sumber YouTube pun ada. So, kalau katakanlah kita rasa semua ni berkaitan dan sesuai, kita import masuk dekat sini. Okay. So, tunggu dia proses dan dia akan hasilkan satu chatbot dekat sini berkaitan dengan topik yang kita dah masukkan tadi, iaitu berkenaan dengan ciri-ciri bunyi.
So maknanya kalau katakanlah kita punya pengajaran ada topik tertentu yang kita nak minta untuk notebook LM bantu, kita boleh masukkan sumber kita ataupun kita boleh minta dia find out daripada internet. Internet ni mungkin kita nak tambah, nak kekalkan ataupun nak kayakan lagi bahan-bahan yang kita nak hasilkan. So dekat sini akan keluarlah chatbot kita yang mana menerangkan berkenaan dengan konsep asas ni tentang chatbot ni tentang apa. Sini pun masih lagi kita boleh ubah dekat bahagian chat atas ni. Kalau kita lihat dekat chat atas ni chat atas ni. Okay, configure notebook. Kita buat yang mana kita rasa ada berdasarkan keperluan kita. Learning guide ataupun kita nak longer, nak make it shorter dan sebagainya. Ataupun kita ada custom. Nak ubah something, style dia macam mana. Ni respon sebagai kita kata mungkin pelajar sekolah rendah, pelajar sekolah menengah ataupun university level dan sebagainya. Okay. Saya biarkan dekat sini ambil learning guide. Saya ambil contohnya saya ambil by default yang dah ada. Okay. So saya tak ubah apa-apa dekat situ. So dia akan check, dia akan gather maklumat lagi sekali untuk dia refresh. So dia tengah refresh berdasarkan apa yang kita nyatakan dekat tadi ni. Okey, dia ubah sikit dan dekat sini kalau pelajar kita ini kelebihan yang ada. Contoh pelajar kita nak tanya kita beberapa kali konsep yang sama, mungkin dia rasa segan dan sebagainya. So dekat sini kelebihannya kita boleh share maklumat ni ataupun chatbot ni dengan pelajar dan dia boleh bertanya banyak kali sebab chatbot ni akan layan saja apa yang dia tanya. Contoh saya tanya apakah unit kelajuan bunyi. So dia akan cuba scan daripada dokumen yang ada. Alright. So dekat sini dah penting konsep untuk kita tekankan dalam generative AI, GIGO. So maknanya kita nak mengelakkan GIGO dalam generative AI iaitu garbage in, garbage out. So penting untuk tugas kita semak ketepatan maklumat yang dimasukkan dekat sini. Sebab output yang dikeluarkan dekat sini, dekat tengah chat ni berdasarkan daripada input yang kita masukkan. Okey. Selepas sudah selesai dekat sini, kita lihat dekat sini chatbot ni dah mula beroperasi. Kita tanya unit ni, dia dah boleh jawab. Fenomena perubahan dan sebagainya pun dia akan tolong bantu kita untuk beri jawapan berdasarkan input yang kita dah masukkan dekat sini. So sebab tu saya bagi tahu tadi, dekat notebook LM ni kita menggunakan istilah kita kata sumber terkawal. Kita yang masukkan, kita yang tentukan sumber apa yang kita nak kaji. Okey. Jelas setakat ni? Kita ada masa sedikit lagi yang mana saya nak cerita dengan kelebihan apa yang ada dekat sini kita nak kena lakukan sekarang. Sebab ada proses yang mengambil masa agak lama untuk kita dapatkan output dia, iaitu yang pertama video overview dan yang kedua audio overview. Jangan tekan lagi sebab kalau tekan dia akan terus generate. Apa yang saya nak minta kita lihat dekat audio overview, cuba pergi dekat lambang yang ada butang, yang ada lambang macam pensel. Boleh jumpa? Dekat lambang pensel. Okey, pergi dekat studio tepi ni, belah kanan, audio overview, klik dekat situ. Okey, detail dekat sini. Dia tanya kita nak format macam mana. Pilih yang bersesuaian, nak default, nak short, nak kritik, nak debate, nak brief, okey, ataupun kita ada preference kita yang kita nak nyatakan dekat sini. So kita masukkanlah custom lah dekat sini prompt apa yang kita nak buat. Nak AI ni bantu kita dari segi sudut macam mana. Dan kalau katakanlah tak ada ni, tak ada perubahan sangat, so kita just generate. Sebab audio dengan video ambil masa untuk kita dapatkan dia punya result. Okey. Selesai dekat bahagian audio. Output yang pertama yang kita nak hasilkan dekat studio adalah output berbentuk audio iaitu podcast yang dia akan hasilkan nanti. Okey, so far boleh ikut untuk saya move kepada next part. Okey. So far nampak tidak ada soalan, maknanya kita kira diam tu tandanya setuju dah kan, kita kata boleh ikut. Alright. Yang kedua, kita nak lihat video overview dekat sini. Sekali lagi, jangan tekan terus dari atas button ni. Tekan dulu dekat yang ada lambang pensel. Kenapa saya suruh tekan lambang pensel? Kita nampak ada beberapa option. Kita nak video dalam bentuk explainer ataupun brief. Dekat bawah ni, choose visual style. Ini pun function yang baru dimasukkan dalam notebook LM, which is kita boleh hasilkan slide yang menarik. Okey, kita tekan, let's say kalau katakan dalam hal ni, saya pilih choose visual style, saya ambil paper craft. Lepas tu saya generate dan biarkan dulu dua benda ni bergerak sebab yang ini ambil masa untuk dihasilkan.
Okey. Boleh setakat ni jelas, boleh follow setakat ni yang saya tunjuk ni. Okey, boleh Alright. So, sekejap dia dekat sini. Okey. Dekat yang berikutnya yang kita ada dekat sini, kita ada berkenaan yang dinamakan sebagai My Map. Boleh tekan My Map sebab button My Map tak ada button macam yang tadi, tak ada button untuk ubah setting. So, kita tekan button My Map, apa yang boleh dihasilkan kita boleh lihat dekat sini. Dia generate. Okey. My Map dah ada sebenarnya kat bawah ni. My Map dia generate lagi sekali. Sekejap, kita nak generate My Map. Okey. So, apa yang ada dekat sini? Kita lihat dia ada kalau sebelum ni kita nak buat zaman-zaman kita belajar tu kan nak buat mind map ni bukan mudah kita kata ambil masa. Sekarang dah ada gelombang bunyi, apa ciri-ciri dia. Dia dah keluarkan lagi, detail lagi. Kita dah boleh lihat secara go deep, kita boleh deep dive dekat sini. Memerlukan media untuk perambatan, bunyi dihasilkan oleh getaran. So ini ciri-ciri dia. So kita dah boleh lihat satu lagi. Maknanya dekat sini pun ada kenyaringan dan kelangsingan bunyi. Apa itu kenyaringan dekat sini? Ada 3 bergantung kepada amplitude. So maksudnya dia boleh go through detail dalam sub topik yang ada dalam maklumat yang kita share tadi ni. So dekat mana nak buat benda tu? Kita pergi dekat studio, kita pergi dekat mind map, dia tolong hasilkan mind map untuk kita. Okey. Boleh setakat ni? Yang kedua, yang keempat, output yang keempat yang dihasilkan ialah dalam bentuk report. Report pun dia tanya lagi sekali, kita nak report yang macam mana. Kita bagi tahu, nak kalau create your own, boleh kita modify lah kita katakan. Sama ada kita nak masukkan prompt tertentu yang kita nak hasilkan dekat sini. Ataupun kita nak brief document, ataupun kita nak study guide, ataupun nak dalam bentuk blog post. Alright, dan suggested format dekat bawah ni pun dia dah nyatakan. So kita pilih lah. Contoh saya kata nak ambil brief document. Okay. So apa yang ada dekat brief document ni, okay, kisah dan sebagainya. So create ni, kalau kita rasa dah okay, kalau rasa nak ubah. Kalau rasa nak refer kepada ChatGPT untuk dapatkan report yang macam mana kita nak hasilkan, nak dapat idea daripada situ pun boleh. Kalau tak, kita tekan je apa yang ada dekat situ untuk kita generate report. So dia dah tengah buat yang ni. Sementara tunggu dia siap, kita move kepada bahagian yang lain sebab kita pun dah 4.20 ni. Kita lihat dari segi flashcard, apa yang dia boleh buat dekat flashcard dekat sini pun tengah generate dan dia ada, kita just, okay sorry, saya pun nak bagi tahu dekat flashcard ni kita boleh tekan button pencil. Yang mana ada button pencil tu boleh kita ubah setting dulu Kita nak flashcardnya bentuk macam mana? Hard, easy ataupun medium. Alright, let's say saya ambil dalam bentuk hard. So saya generate. Alright. So soalan yang dihasilkan untuk flashcard tersebut kita kata berlevel hard, susah, sukar sikit. Dan dekat sini pun ada pentaksiran yang boleh kita buat menggunakan quiz dekat sini. So nak soalan bentuk macam mana? Hard, easy ataupun kita kata medium. Dan dekat sini pun kita boleh ubah number of questions. Saya letak more. Tengok kemampuannya apa yang dia boleh buat. Kita pun biarkan dia generate. Okay. So ni masih tak habis lagi ni. So maksudnya lambang-lambang pusing ni masih lagi bergerak. Okay. 2 function baru yang Notebook LM beri kepada kita minggu lepas ialah infografik dan juga slide desk. Tekan dekat button pencil, apa yang ada dekat sini, kita boleh ubah infografiknya macam mana. Landscape, portrait ataupun kita nak dalam bentuk square. So dekat sini kita boleh pilih standard, concise ataupun kita kata detail. So saya tengok dulu apa yang dihasil dekat sini. Saya ambil je default yang dibagi. Dan juga kita kata kita nak minta dia untuk hasilkan infografik. Slide desk. Cuma slide desk sekarang ni apa yang saya nampak dia masih lagi dalam bentuk PDF yang kita tak boleh nak ni. Nak ubah sesuai macam PowerPoint mungkin kita boleh buat dekat ni lah. I love PDF, ubah dalam bentuk PowerPoint dulu. Okay, dekat sini pun kita boleh masukkan detail nak dalam bentuk presenter ke, nak bentuk dalam detail deck ataupun presenter slide. Okay, so kita just generate kat sini. So, dia tengah generate lagi. Ada lagi yang tengah generate. Yang belum selesai. Biarkan dia buat dulu. Okay. Contoh, kalau tadi kan kita ada minta dia buat infografik. So, infografik yang dihasilkan berkenaan dengan ciri-ciri dan aplikasi gelombang bunyi. Alright. So, nampak
Daripada sini dia dah boleh macam mana nak memahami gelombang bunyi dan juga aplikasi yang ada. So dia dah boleh hasilkan. Kalau dulu sebelum ni kita mungkin ambil masa nak hasilkan infografik yang sebegini. So menggunakan OLM kita dah boleh buat hasil dia. Maknanya kita dah boleh nampak dalam bentuk infografik yang mudah dan menarik untuk kita share dengan pelajar-pelajar kita. Alright, ni hasil dia. Yang tadi ada 2 kot saya rasa saya buat tadi tu. Lepas tu ada lagi yang kalau kita lihat dekat sini juga, kad bunyi. Right, kad bunyi. Okay, so apakah definisi bunyi? So dia main dalam bentuk ni, flashcard. Maknanya dalam bentuk flashcard berdasarkan yang kita masuk ni. Definition of bunyi, mengapa tidak boleh melambat melalui vacuum. So dia ada dalam bentuk flashcard yang kita hasilkan. 2 dah kita dapat output kan. So yang seterusnya kita nak ada kad imbas. Lepas tu dia ada dalam bentuk infografik dan lagi ni. Dokumen. So apa yang ada dalam dokumen kita boleh rujuk dekat sini, ringkasan eksekutif. Sebab kita pilih tadi kan sifat-sifat dia. Okay. So ni kita boleh buat. Dan report ni kalau ikut contohnya daripada 10 sumber yang kita masukkan ni, kita rasa mungkin ada yang kita nak dia dah summarize kan. Ambil report ni, masuk balik dekat sebagai source, kita jadikan sebagai sumber utama untuk kita rujuk dia sahaja. Okay. So maksudnya kita boleh guna pakai balik yang dihasilkan dekat sini untuk masuk sebagai sebahagian daripada source yang ada dekat sini. Sebab mungkin ni report yang dia dihasilkan ni dia dah rangkum daripada 10 dokumen yang ada. Dia dah tolong summarize untuk kita. Sebab kita pilih tadi kan, berdasarkan output yang kita minta dia, yang kita pilih tadi. Okey, yang seterusnya yang tak berjaya hasil lagi ialah dalam bentuk kad bunyi dah, lepas tu mind map pun dah. Lepas tu kita ada bunyi. Ni. Suara. Boleh dengar. Sekejap Okey. So ni. Okey. So dia buat dalam bentuk ni. Okey, jom kita selami dunia bunyi yang menakjubkan ini. Pernah tak anda jerit dalam gua dan dengar suara anda sendiri jawab balik? Kenapa ya? Itulah yang kita panggil gema. Ia sebenarnya cuma pantulan bunyi. Macam bola, gelombang bunyi ni langgar permukaan keras dan melantun balik kepada kita. Maknanya kita kata cikgu-cikgu dah boleh hasilkan bahan pengajaran yang kreatif untuk menarik minat anak murid. Mungkin kita kata sekarang ni pelajar tak minat aliran sains dan sebagainya. So macam mana kita nak buat? Ini salah satu kaedah yang boleh kita buat kan. Pelajar suka tengok video, ambil maklumat ni, share dengan pelajar dalam kita punya Google Classroom. Okey, itu dalam bentuk video overview. Audio saya rasa kita dah buat tadi. Maknanya audio dia dalam bentuk podcast. Selamat datang. Hari ini kita akan cuba faham satu topik yang setiap saat ada di sekeliling kita tapi jarang kita fikirkan dalam-dalam. Kan? Topik bunyi. Betul. Anda dah kongsikan dengan kami satu himpunan bahan yang sangat menarik. Ada nota dari Sukatan Pelajaran Sains tingkatan Boleh dengar ke bunyi yang saya share ni? 2, modul latihan, transkrip video lengkap. Nampak macam Ke tak dengar? Boleh? Okey, boleh. So maknanya kalau dengar suara tu dengan nadanya persediaan dia macam penuh. dia baca. Memang. Jadi menarik misi untuk kita kita ni. hari ini, kita nak Ha. saring semua maklumat ni dan kita nak Okey. Maknanya kita boleh download, kita boleh masukkan dalam kita kata learning management, mungkin dalam Google Classroom ataupun kalau yang pensyarah, mungkin ada yang masing-masing muda dan sebagainya, boleh masuk dekat sini dalam bentuk kita kata download. Kita boleh download file ni, share dengan pelajar kita. Dan sebenarnya untuk notebook LM, dia kalau katakanlah kita boleh kawal bahan ni, contoh kita ada satu sahaja ataupun 2 sumber sahaja, kita fokus kepada bahan tersebut, lebih baik supaya infografik yang dihasilkan tu mungkin lebih tepat dan lebih terperinci. Sekarang ni apa yang saya bagi mungkin terlalu banyak yang ada, dia mungkin boleh buat, cuma dari segi kapasiti sebenar, kalau katakanlah kita dah fokus kepada satu report sahaja ataupun 2 report sahaja, output yang dihasilkan tu dia boleh orang kata rangkum dengan keadaan yang lebih baik. Okey. Ini yang saya kata tadi tu, dia ada slide limit yang mana dia dah habis untuk daily quota. So maksudnya untuk pengguna yang percuma macam saya,
dah habis untuk generate hari ni, sama ada saya kena buka akaun lain, Google lain, ataupun saya kena tunggu esok untuk saya buat slide desk. Tapi pada saya masih lagi okey sebab kita boleh guna secara harian. Kalau kalau dia kira by monthly, kena tunggu bulan depan. Sakit juga kita katakan. Sekarang ni masih lagi kita boleh buat tapi kena tunggu esoknya baru saya boleh generate hasil ni. Okey, saya rasa saya dah share semua untuk ni, dan macam mana kalau katakanlah kita nak share apa yang kita hasilkan ni, kuis. Okey, kuis belum lagi kan? Kuis lagi satu output dia. Yang kita boleh tunjuk dekat sini. Berdasarkan soalan, berdasarkan maklumat yang kita nyatakan ni. So dia dah boleh bantu kita untuk hasilkan kuis berdasarkan maklumat yang ada ni. So dekat sini. Hint pun ada, dia bagi dekat sini, bahasa Melayu tak ada masalah dah ni. Hint pun ada, fikirkan bagaimana ni. Okey, sekarang ni, lepas kita dah berjaya hasilkan pelbagai 8 output yang kita ada dekat sini. So, satu bahagian yang kita masukkan maklumat, kita dah ada chatbot, kita dah boleh hasilkan output. So, maksudnya pada saya Notebook LM adalah satu generative AI tools yang sangat-sangat berguna untuk kita sebagai pensyarah. Ataupun kita kata mungkin guru sekalipun boleh guna untuk menghasilkan 8 output yang berbeza yang kita kata yang sangat membantu untuk dari segi pengajaran kita. Okey, dan last sekali cara untuk kita share chatbot ni dengan pelajar kita bila kita dah hasilkan. So kita pergi dekat atas ni, ada button share. Okey, ada button share, boleh kita pilih siapa yang kita nak share contohnya. Alright, ataupun kita masukkan link lah, ataupun kita nak share dalam bentuk link dengan dengan kawan-kawan kita dan sebagainya. So kita copy link dekat bawah ni. Okey, ataupun dengan pelajar kita bagi kita copy link ni dengan pelajar kita dan mereka boleh guna berulang kali notebook ataupun kita kata chatbot ni untuk mereka faham ataupun kuasai satu-satu topik, dan mereka juga boleh explore output yang telah kita hasilkan di tepi ni, yang mana memudahkan mereka untuk faham ataupun kuasai satu topik tu dengan mudah dan juga jelas. Okey, saya rasa sekejap saya cek balik, kita dah pun hampir 4:30. Saya cek balik, takut ada yang saya tertinggal mana-mana bahagian. Saya rasa should be saya dah cover. Okey, Notebook LM dikira sebagai hasil inovasi. Nak dikira sebagai hasil inovasi, ya, pada saya dia dikira sebagai hasil inovasi sebab kita dah gabung daripada pelbagai sumber untuk kita hasilkan. Dan pada saya, kalau saya lihat, ia juga merupakan adalah satu hasil inovasi. Sebab bahan tu kita yang masukkan, prompt tu ataupun kita kata maklumat yang lain tu kita dah setting, kita yang tentukan, kita dah ubah suai daripada sumber asal. Pada saya itu adalah satu hasil inovasi, dan mungkin kalau katakanlah bila kita share maklumat ni dekat mana-mana, kita mungkin boleh letak reference asal yang kita ambil maklumat tu supaya orang lain tahu bahawa inovasi yang terhasil ni adalah berdasarkan sumber rujukan yang disenaraikan. Jelas Hidati? Okay. Saya check last sekali, saya rasa sekejap okay, kita ada Driverless car. Select destination. I'm going to 5230 Newell Road, Palo Alto. Route guidance calibrated. Distance to destination 4.6 miles. Buckle up, please. Enjoy your ride. Destination override. New destination 1 Gregory Drive, Air Alon. Distance to destination 4,126 miles. Enjoy your ride. I'm sorry, what? Mr. Carr? Carr? Mr. Carr? Excuse me. Airlon is an island, so how are we? Oh, no. Stop. Let me out. That's not good. Oh, no. Excuse me, please. Please honk. No. No, please. Okay, Donald, stay calm. 103 hours to destination. Entering sleep mode. Enjoy your ride. No, okay, stay calm. Wait, my phone. No bars. Excuse me, can you help me? Obstacle averted. Resuming operations. Please be careful. Sailing takes me away to where? Alright, so saya akhiri dengan video tersebut, yang mana kalau lihat video tadi tu, dia menggunakan kita kata Driverless car. gabungan di antara AI. So Driverless apa yang car. kita kata dekat sini, Select. bergantungan kita
kepada AI sebenarnya kita tak boleh nafikan bahawa AI berada dengan kita pada masa sekarang. So yang kita nak kena lihat ialah perhalusi dari segi kebergantungan kita kepada teknologi AI. Ia bukan membantu kita, ia bukan menggantikan kita, tetapi membantu dari segi menguruskan kerja dengan lebih cekap. Dan kita dah recap tadi, kalau kita lihat balik bagaimana kalau dulu kita ambil masa yang lama untuk hasilkan kuis menggunakan edah biasa, sekarang menggunakan Canva Code, dalam masa beberapa minit kita boleh hasilkan satu kuis yang kita kata menarik menarik perhatian pelajar kita. Dan yang kedua, kalau saya boleh recap balik, kita dah go through berkenaan dengan notebook LM, yang mana notebook LM ni membantu kita untuk menghasilkan 8 output berdasarkan daripada input yang kita masukkan, dan di tengah-tengah tu kalau kita lihat tadi ada chatbot yang mana kita boleh beri kepada pelajar kita untuk gunakan dan bantu mereka dari segi meningkatkan kefahaman ilmu. Maknanya sebagai dalam hal ni dia membantu kita secara tak langsung untuk menerangkan konsep-konsep yang mungkin kita tak orang kata nak tanya berulang kali, mungkin mereka segan dan sebagainya. So adanya notebook LM ni mereka boleh belajar secara sendiri. So itu sahaja daripada saya untuk topik berkenaan dengan penghasilan penilaian menggunakan Canva Code dan juga notebook LM. So saya serahkan balik kepada moderator. Terima kasih. Doktor. Dengan itu kita sudahi dengan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada penceramah jemputan kita atas penyampaian yang begitu bermakna serta penuh inspirasi. Semoga segala ilmu dan panduan yang dikongsikan dapat memberi manfaat serta menjadi pencetus semangat kepada kita semua. Terima kasih juga diucapkan kepada semua peserta yang telah meluangkan masa untuk hadir dan memberi komitmen sepanjang program ini. Kehadiran dan pelibatan anda semua amatlah kami hargai. Terima kasih kepada semua. Assalamualaikum. Moderator, ada peserta tanya tu slide tu. Saya rasa mungkin kita boleh masukkan balik kot Padlet tadi kan. Saya masukkan sekejap Padlet sebab ada peserta yang tanya tu sekejap jangan live lagi sekejap saya masukkan sekejap. Sekejap, saya stop sharing dulu, saya masukkan slide sekejap. Saya masukkan di Padlet. Okey. Sekejap. Saya copy sekejap. Tak masuk gini. Okay. Message. Tak keluar lagi Sekejap tak keluar juga. Saya masuk balik ke Padlet. Okay. Okay, so ada yang bertanya tadi tu, Padlet saya dah masukkan tu untuk siapa yang nak rujuk balik nota dengan ni slide tadi dengan material lain ada. Okay, so terima kasih. Minta sekejap ya. Minta semua untuk buka kamera untuk kita ambil gambar bersama-sama ya. Boleh